berjalan So, je. jalan tak jalan? Tak, sebab dia up. Oh, tak boleh lah. Keluar lidah. Dulu pernah naik Gunung Kinabalu korang? 2007. Suara bukan hilang. Okey, kita baru on. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Puan Jaslinda. Puan punya kamera ni tau. Dia lepas beranak. Yang maknanya mata saya kena pandang bawah ke kena pandang atas? Pandang lens dia. Lens bawah ke lens atas? Bawah. Gila mengantuk. Okey. Puan dah okey dah. Dah sekarang ada kena makan ubat lagi ke apa? Still ada. Still ada lah. Still Ni ada nak- ubat lah. nak Sikit. adjust tak? Kenapa? Tak, kalau Tak tu dah betul lah tu. Okey ke? Dah okey dah? Okey ngam. Lebih kepada ubat, Oh, ubat mic macam dia. mana? Banyak antibiotik semua. Diabetes tak habis lagi. Berarti kena makan habis lah kan? Ada lagi ni anak. Anak semua dia yang tolong bagi. Yelah, yelah. Sebab Roll, ibu roll. dia Tukarkan roll ni. penat. Awak ada berapa anak? Teruk tu nampak dalam Saya ada kamera. 3. 3, ni nombor 2. Ni nombor Semua bagi 2. aku. Yang bongsu lelaki. Lelaki. Okey. Selalu orang tertinggal. Bongsu berapa umur? 11. The only boy. The only boy. Dia pun dia minat hiking. Alamak, nak bagi? Family dia memang minat hiking sebenarnya. Suka Dari dulu. hutan-hutan. Memang semua kami bukan suka hutan je. Sebab macam yang Suka berjalan ya? sebab anak saya yang nombor 1 tu dengan yang nombor yang 11 tahun ni pun pernah try scuba. So yang anak saya yang nombor 1 dengan dia pun dah ambil lesen diving. Memang Diving lasak je. juga. Yes. Oh, kawan aku pun suka diving juga macam tu lah dia. Menenang jiwa. Itu tak perlu dia sebab tak menyakitkan lutut. Sejak bila lah Memang suka standby, memang. diving? Umur berapa? Sama 2007. Start benda tu. Lepas habis saya anak beli lesen. settle semua terus masuk scuba pula. 2007 Apa aktif lah. Hebat Sekarang Puan yang diving dia ada Master. stage dia kan. Saya kan DM cuma tak nak ambil DM. Sama macam hiking. Sebab saya ni memang jenis pencinta alam. So memang ambil tu sebab memang untuk diri sendiri. So bila macam contoh kalau hiking kan, hiking macam diving DM, master DM kan. Okay, kalau hiking MGP lah. MGP sama. apa tu? Macam Malang master Gunung lah. Putera, Oh, dia pun ada juga kena ambil Malang lesen-lesen Gunung juga. Dia sama juga level dia. Tapi benda tu diorang boleh bawa orang lah. In term of side income ke apa diorang boleh buat macam tu. Dia level, Dia ada lebih level, knowledge tu akan jadi lebih ikut step lah. Ikut Jadi, level. You punya level dah boleh jadi Kita ni orang apa tu suka. macam tak boleh. Saya tak tak sebab boleh saya lagi. memang tak nak. Macam scuba. Scuba macam first level tu. Kita just boleh pergi 18 meter diving. Saya ambil yang boleh pergi sampai 40 meter. Oh, dalam. Tanya binatang yes. apa yang datang. Saya Itu je cukup. Lepas tu cukup. Saya dah tak nak sambung dah master. Saya berapa meter je. Saya keluar Apa balik. tu? To explore dive. Bukan. Itu discovery. Discovery. Itu Discovery nama dia. Oh, itu. Anak saya yang kecil 11 tahun dah try Discovery, dia minta dah lesen. Yang 11 tahun bang. Dia suka lelaki. Abang buat tu. Macam kanak-kanak Tak apa, tak tahu tanya. Bukan bintang kita kan. Bukan bintang kita tanya, it's okay tu no yelah, problem. Ya, betul. Baik. Kita nak start pukul apa? Jom kita start Boleh Mari start kita dah. borak Baik. dengan Boleh Puan je. Jaslinda hari ni. Ada ganggu masa apa-apa tak? Cika ada bagi Puan? soalan Tak ada kan? Kita pandai-pandai kita tanya You je. punya masa ada je kan Puan? Boleh je kan? Boleh boleh sebab je, Ini sebab first radio dia saya rasa. Tak ada Dia interview first. mana kan. Jadi mungkin kita nak dengar macam hari pertama dia nak keluar tu. Nak pergi dengan siapa? Dengan berapa orang? Plan dah memang dah berapa tahun dah hiking. Cakap balik lah. total semua ni berapa jam? Dia satu talk set 4 minit. Kita mungkin ada 7-8 kali cakap. Dalam setengah jam lah lebih Okey, kurang. setengah jam, Tak okey. lama, tak lama. Okay. Dia Sebab kena setengah tahu jam tak tu. apa. Sebab 14 hari tu saya kena Okey. Panjang nak cerita. Maksudnya kita dalam 1 jam tu ada 4 kali cakap. Kita kena cakap. Maknanya kita mungkin ada 8 kali Hafni cakap. Kita cuba tengok. kita Kita dah- akan buat susunan 8 dia ikut kali kronologi tu- tu dulu lah. Daripada Puan mula-mula masuk, apa kejadian yang berlaku mula-mula, sampai macam mana boleh terpisah kemudian. Tu kita akan pecah-pecahkan nanti. Tak apa, nanti Puan cerita je. Kalau saya rasa saya perlu stop, saya stop dulu. Kita Dia sambung kalau angkat dengan tangan ke apa untuk pergi next one. Okay. Sebab kita live ni dia bermain dengan masa juga. So kita kena saya akan balancekan kat sini. Tengok. Okay. Saya ni Tapi selebihnya tu nanti kita berbual kat dalam TikTok tu. Aku Yang TikTok tu tak dekat. tengok dia berjalan kita Dia tak jalan je. Dah juga. Okay, sambil-sambil tu masuk live lagi. Sama. Jom kita borak Okay. dengan Puan Jaslinda ya. Hi live. Okay, mari kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jen, Sinar Pagi seperti yang dijanjikan. Kalau kita tengok balik kronologi, ada kehilangan seorang pendaki. Selama 14 hari kita dengar,
masa pergi ke Gunung Batu Putih Perak lah, yang mana kronologinya bermula daripada 23 Mei sehingga 2 minggu kemudian ditemui, dapat kerawatan di hospital, dan alhamdulillah lah, kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik. Hari ini kita bawakan bersama dengan kita terus untuk kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Ada bersama dengan kita Puan Jaslinda. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Selamat datang. Apa khabar, Puan? Baik. Alhamdulillah. Syukur. Kadang-kadang tu demam lah. Oh ya. Oh, dia datang demam. Lepas tu kaki saya belah kiri ni retak masa hari Allahu pertama. Akbar. Hari pertama ke kedua lah saya tengok. Terjatuh? Saya Retak. jatuh masuk Terjatuh, sungai. Oh. Ya, dan kepala saya pun luka 4 cm. Allah. Uish, Akbar. Actually banyak badan luka. Cedera. Kan, sebab, Oh, ya ke? tapi takkan benda tu nak tunjuk. Yalah. So, Sebenarnya memang, cedera. Nampak yang ni je lah. Yalah, kan. yalah. Apa yang kita nampak jatuh, je lah. Ya, saya jatuh, Allah. kaki saya terkepit kat celah batu. Puan. Allah, jatuh. Jatuh tu sebabnya kan bila kita hilang ni. Panik. Ada panik ke? Bukan. Sebenarnya first day tu saya jarang panik. Oh, Puan, okey. Dalam tak nak. kalau boleh kita start daripada awal je, Okey. permulaannya masa Puan terlibat dalam kembara ekspedisi mendaki ni tu dengan grup mana, dah berapa kali sebenarnya turut serta, dan dengarnya awal-awal tu ada yang terpisah tu puncanya daripada ada orang yang kurang sihat, sesak nafas ke macam mana? Macam ni actually, okay, saya masa hari tu sebab seminggu sebelum tu lah, sebelum saya lost Join- tu memang saya sebelum saya sebab tarikh dia 22 bukan 23. Oh, Sebab 22. 22 tu 23 lah kot sebab dia dia. pukul 2 pagi. Oh, 2 pagi. Sebab memang 24 jam. Okey. 3 gunung Okey. 24 Wow. jam. Oh, 3 gunung. Ya, hari Khamis tu laju. saya tak tidur. Hari Jumaat tu saya kerja. Sebab saya memang wanita yang bekerja. Cik. Hai je. Okey, tak apa. Okey. Ya, betul. Nah, serius sangat. Tak apa lah. Kita orang dengar ni. Kita orang dengar ni takut ni. Okay. So kan. Okay, so saya tak tidur. So hari tu saya agak letih. Kalau nak kata training tu adalah training santai-santai. Tapi so ada saya join group yang first tu total 14 orang kot. Biasa bila kita pergi hiking memang standard. Ada Ada guide, group-group lah. ada sweeper. Tapi dua-dua kali ni memang MGP. Okay, so 24 jam tu kira macam trip compress lah orang panggil. So 24 jam tu okay boleh buat. Tapi kadang-kadang kita ni plan. Kita dah bayar sebulan apa semua. Actually seminggu sebelum tu saya hati ni tak sedap pun je. Oh, okey. Dia terkata Allah apa Ta'ala tu? ni bagi saya insting. Okey. Sebab lagi satu lepas tu tiba-tiba terpelecok. Tapi terpelecok ni kita boleh je jalan terus. Tak ada masalah What? pun. Bukan patah. Okey, Saya dah banyak tempat badan saya patah. Jadi saya tahu okey. Oh, Okay. Okey. Saya dah pernah patah tulang rusuk, dah pernah Allah patah Allah. kok 6 bone, Awak buat apa sabun. sampai patah-patah? Tiga-tiga patah tu ya. Aha. Bukan waktu hiking, bukan waktu diving. Aduh. Depan toilet, masuk longkang. Macam tu jatuh je. Ya, terpelecok. Ai, Patah. oh. Tapi kiranya ni first time saya patah waktu hiking. Sebab ramai orang cakap saya injured ni sebab sebelum tu. No. Okay, so saya tahu ramai pendengar sebab ramai PM semua. Kak Okay. Jas, kaki Kak Jas injured sebab jatuh dalam sungai. Okay, sebabnya masa biasalah kan bila kita lost tu kita okay tu nanti cerita kemudian. Okay. So masa Pagi tu. hari 23. kiranya malam okay macam biasa. Jadi saya tahu hari tu saya letih. Biasalah orang tua pun engine pun slow juga. Yalah. Trip tu muda-muda kan. So okay saya dengan sweeper. That's why memang bila mana-mana trip pun memang orang ada guide, ada sweeper. Okey. Okay, memang biasa trip memang berbayar juga. So saya daripada awal saya dia memang cakap akak tak okey semua kan. So tapi saya tak sakit tak apa. Tapi Okey. nak pergi Sebab juga. rumus kata saya sakit. Saya tak sakit kan. Okey. Kak Jas tak sakit. Kalau Kak Jas sakit, Kak Jas memang Tak pergi. Awal-awal tak pergi. Sebab saya tak kisah sangat pasal duit sebenarnya. Okey. Semua saya tak suka lipat. Lipat maknanya trip last minute cancel, saya tak suka. Oh. Boleh tanya sebab saya hiking Dah lama berapa tahun dah? Dah boleh 10 lah. tahun, dah 10 tahun. Kan cakap lama lebih 10 tahun sebenarnya sebab saya start 2007. Oh, lama Tapi dah. kan nanti orang kata kita riak pula, saya susah Yalah. jaga Yalah, ni. tapi- Nak jaga ayat, nak jaga Mana ayat buat Dia dah hati. susun. Yalah. Puan ni pengalaman banyak lah ikut kan. Dah macam Biasa gunung je. dah. Saya Ah. biasa je. Hobi. Biasa je. Okey. Benda kita suka. Benda Orang su- suka masak-masak lah. Suka. Tiada lah Betul. dia masak pada Yalah, suka. yalah. Macam itulah. Memang minatnya ke arah benda-benda outdoor ni kan. So actually dalam trip ni sebab saya banyak dengan sweeper. So tak apa, yang nak laju ke apa ke, nak buat 24 jam ke 19 jam ke 20, saya tak Pergilah. kisah. Pergilah tak apa, benda tu biasa pada saya. Dalam mana-mana trip tu ada orang laju setengah semua. Saya sepanjang trip memang kali kedua lah saya dengan sweeper. Biasa
saya tengah. Saya tak depan lah terlalu laju kan kata nak cocok guide ke bukan. Okey. Saya tengah. Macam ni sekarang ni first time. Ikut Sebab je kita tahu tu, kita ikut sweeper tapi jarak saya sebenarnya dengan yang depan tak jauh pun. Berapa So, kira meter? Tak boleh predict tapi kita tahu Tak sebab tahu memang dia ada kat sebab depan saya lah. banyak conversation kan sebab Dalam kiranya sweeper tu ada walkie-talkie. nampak dan boleh berhubung. Okey, kita nak sambung lagi lepas ni dengan Puan Jaslinda, nak tahu apa sebenarnya kejadian yang berlaku. Kita sambung lepas ni. Sinar Muzik Retro terbaik. Bagus lah Jasna. Iklan ke ada? Tak, dia masuk lagu. Dia masuk lagu. Dia betul dia Hera, dia edit. Lagu dangdut. Dia dangdut. Nanti kita macam-macam. tanya Puan Jasna nak lagu apa. Okay, mari Tak, kita janganlah tengok. perempuan. Formal lah. Kita bagi Okey, Kak kita Jas. lagu Payah kita Kak lagu Jas pun lain. tak Kak apa. Jas, Tak payah Kak Jas. Akak kan. Akak berapa? Akak 50 lebih kan? 52 kan? Sebab kakak. Tahun 74. Jas berapa? Jas berapa? 49. 49. Ya. Muda lagi Itu lah. pun orang cakap Jas tua tau. Ya. Tak ada, tak nampak lah. Masalahnya netizen kata Jas tua duduk rumah je masak. Oh, macam tu. Jangan dia kalau dalam 10 2 tu mesti ada cacat menyakitkan hati. So kita akan terkesan dengan cacat tu memang betul. Kita sebagai artis ni kan tak belum lagi. Okey, Oh, yelah, jom. cacat biasa orang Okey. apa. Okey, mari kita sambung Okey, kejap Kadang kita terasa hati. Ya, ya. Nak beritahu dia kecil hati. Jangan Sinar Pagi hari ni kita bersama dengan Puan Jaslinda, tapi tadi dia beritahu panggil Kak Jas je. Bagi nama pun tak apa. Kalau Bagi agak Jas tak lah. sebaya. Jas Kak Tak Jas. boleh lah panggil Formal kakak. sangat. Elok. Dia memang santai orang dia. Kita Seronok. recap balik kejap sebenarnya kejadian 23 hari bulan masa pergi mendaki. Katanya pukul 10 malam ada salah seorang peserta yang ada sesak nafas dan muntah darah masa pendakian. Lepas tu berhenti dekat Camp Batu Kor bersama dengan MGP dan juga Kak Jas Saya. sendiri. Kak Jas. Apa sebenarnya kejadian masa berlaku tu? Actually, sebab gunung pertama agak tinggi kan. Gunung Pagading nama dia. Okey. Okay, sebab trip Trans-Spencer Chapman ni bukan trip yang biasa. Maknanya kalau bos start hiking, tak payahlah. Oh. Memang memang try tak dulu. babai Try lah. dulu. Mencabar lah. Kau nak suggest tu, try dulu Gunung Nuang. Gunung apa lain. Kan. Okey. Nuang pun teruk juga tu. Lepas tu, kedua, maknanya saya sepanjang jalan tu, untuk 2 gunung sebelum tu memang saya dengan sweeper. So actually banyak conversation antara saya dengan sweeper tu, kami berdua je yang tahu. Jadi dia je yang tahu kelajuan saya, macam mana dia saya tunggulah. slow ke apa ke. Berehat. Dia banyak tahu. So Okey. actually dia je yang tahu antara saya dengan dia. Okey. So masuk gunung yang kedua nak ketiga tu. Okey. Dalam Sebab pukul masa berapa? tu Boleh tahu pukul berapa lepas Masa tu? tu rasanya malam. Oh, dah Maksudnya malam dah. malam pun masih bergerak Memang lagi sebab dia 24 jam. Daripada Saya start 2 pagi, kena ke 2 pagi. Okey. Dah malam dah ni? Sepatutnya dia macam tu. Tapi Okey. hari tu Malam. kami start agak lewat sikit, dalam 2.30 Okey. macam tu. So masuk yang selepas kita dah habis gunung kedua tu, lepas gunung Kak tu, masa nak turun tu, nak arah ke Camp Core tu, kami bertembung dengan yang Tak sihat tu lah. tu Yang sakit. Bertembung maksudnya bukan dalam satu tim yang sama. tak, actually kami semua satu tim. Tapi bila sebab saya Slow sikit. Slow sikit. Saya Dia dah slow turun. Saya slow sikit. Saya slow sikit. Jadi bila slow ni saya dengan sweeper lah. Okey. Tak? Jadi Okey, maknanya memang saya berdua je. Yang Okey. depan tu dah depan lah. Ha. Dia tak ada masalah pada Okey. saya. Masing-masing dah depan-depan. Yalah, Sebab kita tahu waktu tu memang kita tak tidur tak apa. Tapi makin lama saya makin Weak. sebab kita on tour. Jadi engine lambat sikit. Okey. Jadi Tak tapi apalah, sweeper pelan-pelan. tahulah kan sebab tapi saya tak sakit. Okey. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi waktu tu lutut pun okey. Okey. Sebab saya memang bawa beg, saya memang bawa Kau bawa pole. beg lagi. Pole. Saya bawa beg kecil memang untuk sebab kita tahu 24 jam. Okey. Okey, lepas tu masuk gunung yang kedua, nak turun dah habis dah. Gunung kedua kayaknya nak pergi ke Gunung Batu Putih ni. So kami bertembung dengan yang Sakit tu. okey, takut dia marah nanti saya cakap sakit kan. Okey, Dia lepas tak tu sihat lah. yang tak sihat Keadaan tu, tak mengizinkan. So tapi saya tak tahu dia sakit. Lepas Dia tu? pun tak tunjuk. Sebab saya ingat dia penat. Oh. Penat I see. yang melampau. Saya anggap macam tu. Sebab benda Okey. tu sakit tu pewai untuk trip trans ni. Bukan trans Spencer Chapman, trans Slim ke trans apa, benda tu biasa. Si. Macam-macam hal lah kan. Mungkin saya punya pengalaman tak cukup banyak ke apa kan. Tapi benda tu biasa. Okey. Sebab memang pewai lah. Collab ah. Pewai biasa. Pewai kan pewai, ada pewai. orang tahu macam tu. Ya, letih, Biarlah ingat dulu letih. So, jadi sweeper yang dengan saya tu, sebab sweeper dengan saya tu MGP juga. Kira memang orang bertauliah lah. So, dia cakap, Kak, saya kena sweep tu. Saya cakap, so, saya pun cakap dengan dia, okey, memang apa ni kan, memang sweeper, memang kena sweep. So, daripada saya seorang tu, untuk gunung ketiga tu jadi 3.
Okey. Campur Okey dengan tuang Ya, tadi lah. Tiga dah. untuk pengetahuan kan, sebab agaknya benda nak jadi kan, nak sesat Berjadi tu. Jadi saya selalu saya pergi mana-mana trip, saya bawa saya punya kereta. So that day memang saya kapul kereta orang. Saya tumpang kereta orang. Saya jarang, kira macam kalau 10 trip ni, 1-2 trip je saya Tak bawa kapul naik kereta. sekali. Saya yang lain Selalu mesti bawa kereta sebab sendiri. saya ni jenis orang yang tak suka susahkan orang. Maksudnya memang tak suka lah. Kalau boleh kan memang saya susah. Tapi saya suka overhelp. Tapi saya tak suka minta tolong orang. Tapi hari tu tak tahu kenapa. Sebab banyak ketentuan Allah belaka. Kaki terselio sebelum ni apa semua kan. Lepas tu okey, jadinya suite 3 orang. Jadi kami pergi ke Camco. Kalau saya ikut memang cara saya hiking, siapa yang pernah hiking dengan saya, saya jenis memang suka stop sekejap saja. Lepas tu Sebab tu jalan saya balik. sebab tu macam saya rasa saya boleh buat 24. Oh. Sebab sebelum ni banyak Pacing try saya laju buat. ni. Okey. Saya tak laju. Oh, tak saya laju, medium tapi- pace. Oh. Saya jalan tapi bila kita Tak akan berhenti. stop. Kita akan stop kat campsite. Tapi saya bukan jenis stop yang lama. Oh. Untuk Tak ambil grup masa ni lama. pun organizer dia bagi tahu dia tak masa kan ada briefing dia beritahu dia tak suka dia jenis orang yang stop sekejap. Saya diam, takkan saya pun nak cakap saya pun jenis suka stop. Sebab bila nak start balik, bila faktor umur ni kan, bila nak start balik tu dia lambat pergi. Jadi bila dah start tu kita nak stop tu tak boleh lama sebab especially kalau lepas tu tiba-tiba dia menegak track tu. Gitulah cerita dia. So jumpa dia jadi sepatutnya berhenti sekejap. Tapi sebabkan dia kan Tak sihat. tapi masa tu saya tak tahu dia tak sihat. Saya ingat dia sakit je. Dia Yalah. macam pewai. Okey. Dia penat lah. Penat. Lepas tu? So kami berehat agak lama. Jadi pukul 2 saya kejut yang sweeper tu. Saya tak kejut, saya jaga sebab dia rasanya tidur tak lena. Sebab memang sejuk. Jadi saya pun cakap dengan dia, gerak ni. Kak ni nampak macam tak berapa okey. Kita tidur dulu. So tidur sampai dekat pukul 7. Lama. 2 sampai 7? Ya. Oh. Ya, memang orang kata saya tidur lah pukul 7. Tapi tidur hati ni tu. tak sedap. Sebab saya tumpang orang. Jadi saya expect yang sebelum ni, dia orang sampai pukul 3 lah. 3-4 pagi dah sampai kat bawah. Saya cakap dengan yang sweeper tu. Saya cakap akak tumpang sekolah ni. Akak cakap ni lambat dah ni akak cakap. Tapi masa tu kita orang bertiga dah jalan lah. Nak gerak. Jalan. Sebab dah dekat pukul 7 kan. Hati ni lama ni tunggu. Lepas tu yang seorang ni cakap dia bawakan barang orang yang depan tu. Okey. Jadi lagilah macam Slow. saya ingat dia tak sakit. Sebab kalau dia sakit takkan dia bawakan Bawa orang punya orang barang. pula. Sebab load tu tak semua orang boleh Berat. boleh Yelah, berat berjalan dengan bawa barang ni sakit. Sebenarnya load tapi load tu kalau orang tak biasa Letih. sebab kita jalan berkilo-kilometer. Yang ni pun memang jauh lah. 3 gunung faham je kan. Gunung Batu Putih tinggi dia pun dah berapa? Berapa Ni kilometer 3 tu? gunung. Agaknya perjalanan semua. Total rasanya 30 lebih. Naik bukit tu. 24 jam. Ush. Kak Jas, kita sambung lagi lepas ni cerita pasal perjalanan Kak Jas. Tadi dah berhenti bersama dengan yang ada seorang kawan yang tak berapa sihat tu kan. Kita sambung lagi ceritanya lepas ni. Sinar Muzik Retro terbaik. Yang tak sihat tu 30 laki lebih ke naik turun perempuan? naik. Itu yang jadi akak Awak naik pernah seorang ikut tu. juga? Laki perempuan? Yang sakit tu. Laki. Laki. Okey. Mari daripada tadi ceritanya adalah nampak dia macam tak sakit sebab dia boleh angkat load Okey, juga sekarang dah kan. nak angkat barang. Lepas tu kita sambung Pukul dari 7. ke arah 7 malam, 7 pagi. ke arah macam mana boleh 7 yang pagi, dah terpisahnya terang Mari kita sambung. Dah terang lah 7 pagi. Jen Sinar Pagi hari ini bersama dengan Puan Jaslinda, cerita pasal kehilangannya di hutan selama 2 minggu. Tadi diceritakan bila dia berhenti dekat satu checkpoint tu bersama dengan ada seorang sahabat yang kurang sihat tu. Dan lepas tu tertidur sampai ke pagi. Bila mula perjalanan semula dan macam mana boleh terpisah dengan yang lain tu? Okey, sebabnya actually memang awal pun dah terpisah kan. Sebab macam yang akak cakap daripada first dengan second tu memang dengan sweeper dah kan. Actually tak jauh pun memang tahu. Macam lama lepas tu okey, yang ketiga tu jadi terpisah jauh lah. Jadi bila faham lah kan kita tumpang kita orang, jadi kita expect yang sampai ke bawah tu, saya expect yang sampai 3 pagi. Jadi kalau pukul 7, pukul berapa? Sebab ni sekarang ni baru nak naik gunung yang ketiga. Okey, so saya minta kebenaran dengan sweeper.
Saya cakap akak naik dulu boleh. Ni lama diorang tunggu akak ni. Akak nak pergi seorang. Sebab saya punya saya punya conversation tu banyak dengan sweeper. Yelah. Okay, dan saya believe yang sakit tu pun dengar juga. So sebabnya yang tu dia kata dia ada bawa yang saya bag salah seorang yang saya kapul tu, dia ada yang sakit tu bawa juga. Alah, dia bawa barang juga. Juga. So jadi saya tak sangka dia sakit lah. Sebab kalau orang sakit dia tak boleh bawa berat lagi. Ya, betul lah tu. Orang yang tolong bawa bag dia sepatutnya betul. So, jadi memang tak tahu dia sakit. Memang saya tak tahu dia sakit sampai saya keluar. So jadinya memang sweeper kata okey, tapi boleh Kak Jas kena tunggu saya tau dekat puncak. Kak Jas jangan mana Kak Jas tunggu. Itu nak pergi ke puncak tu berapa minit? 2 jam. Saya buat tapi saya rasa saya buat dalam 2 jam lah, macam tu lebih kurang sebab tak lama. Dah tahu jalan dia, track dia ada. Sebab dia memang single track. Situ je, tak ada pusing dia kiri kanan. Dia follow track tak ada kiri kanan. Dia ada kiri kanan tapi dia punya track memang satu. Tapi dia tak ada cabang. Dia tak ada cabang. Dah pernah daki dah. Sebenarnya sebelum saya ni dah tahun 23. Oh, dah 2 tahun dulu. 3 tahun dulu lah. Jadi tak ingat. Okey, yalah tapi tak ingat lah. Tapi ada track lah. Single track kan juga. Awak nak pergi seorang tu 2 jam ada track Ada. Okey. Memang ada track. Dia lepaskan nak sebab seorang. Dia ada marking juga. Okey, ada marking. Dia ada marking. Memang track ada marking. So, pergi seorang-seorang. Jadi saya jalan seorang. Tapi saya memang tanya dengan sweeper dulu. Saya cakap sebenarnya kami dah jalan bertiga. Tapi memang terlalu perlahan. Kepala ni fikir dah yang nak pergi, kita tumpang ni. Orang nak balik sama-sama, tak nak menyusahkan orang. Ya, sebelum pergi itu dalam kereta dah cerita dah. Dia tunggu orang lama. Lama sangat ni kan menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Ni dah pukul apa 7 ni. Kita dah fikir dah dalam otak ni. Ni pukul 7 lebih, 7.30, 8.30, tengah. Ya Allah, lamanya diorang tunggu. Okey. Masa pergi tu awak naik dulu ke? Diorang pergi dulu ke atau awak kat belakang? Okey, sekarang ni yang mula ke yang last? Yang baru nak start pergi 2 jam tu nak pergi seorang. Lagi 2 jam tu asalnya kami berjalan sama lagi 3. Oh, jalan lagi. Jalan sama tapi sebab slow yang diorang ni. Mau diorang slow, okey. Yang sakit sebab ni. dia sakit. Tapi semasa tu tak ada pun macam yang batuk berdarah ke apa, tak ada. So cuma memang slow lah. Memang slow. Maknanya setiap macam memang slow. Lebih kurang 2 langkah berhenti. Pergi. Jadi that's why saya nak jalan dulu. Sebabnya otak ni fikir kat situ. Tu yang saya minta kebenaran dengan sweeper tu. Saya minta kebenaran dia. Bukan saya terus tinggalkan, tak ada. Yalah. Akan nak jalan dulu boleh tak? Nama ni diorang Kak risau. Orang perempuan memang risau. So pergi 2 jam tu sampai ke situ. Memang saya sampai puncak. Sampai puncak. Sampai puncak. Saya punya handphone jam suruh mati. Sebab dah mati dah. Okey, macam ni. Bila cuaca sejuk, handphone memang cepat drain. Selalu saya bungkus handphone saya. Hari tu saya tak bungkus. Bungkus dengan kain ke towel. Dalam beg ke jaket ke kita bungkus. Handphone boleh try lah. Kalau pergi Kinabalu ke naik puncak terus. Handphone laju mampu. Semua. Daripada 100% boleh terus drain. Oh, like that Memang cuaca kalau terlalu sejuk. Tapi tak tahulah kalau orang pakai handphone lagi mahal boleh tahan lah. Sebab handphone saya handphone murah kan. Dia yang mampu. Ke situ gitu. Dah habis bateri. Habis bateri. Dan jam pun habis sampai okey. So that's why saya tulis kat lantai tu. Sebenarnya saya dah tunggu. Sebenarnya sebab sweeper suruh saya tunggu. Okey, saya tunggu. Saya tunggu 40 minit saya tunggu. Seorang-seorang. Pukul berapa masa tu kat atas tu? Dah 2 jam. Sebab jam dah mati. Oh, dah mati agak-agaknya. Tapi saya estimated dalam pukul 10 macam tu. Agaknya lah ya. Lebih kurang. Tapi tulis, apa tulis atas tu? Okey, saya tulis Hafiz ambil gambar ni betul. tulisan ni. Sebab gunung 2 yang sebelum tu dia ambilkan gambar saya dekat pik seorang-seorang. Tak ada gambar grup ke apa ke, tak ada. Masa seorang. Kita orang biasa kalau bila kita sampai puncak kita ambil gambar at least signboard. Okey lah, aku dah sampai situ gitu. So nak jalan lagi lepas 2 jam. Lepas tu saya tulis. Actually saya tulis dekat lantai tu. Sebenarnya sebelum tu kan saya tunggu. Saya stay kat situ. Saya tunggu 40 minit. Agaknya lebih kurang. Lamanya. Tak tahu nak buat apa dah. Ya. Tak tahu. Lepas tu sebab saya tak tahu. Kiranya saya live tu memang nampak macam penat. So saya cakap saya decide untuk turun. Untuk turun. Patah balik? Bukan. Keluar daripada gunung lah. Balik maksud teruskan perjalanan lah. Terus perjalanan balik lah. Tapi sebab yang diorang tu semua dah naik dah. Yang awal-awal semua yang jalan tu dah balik dah. Dah balik dah. Sebab diorang dah gerak depan kami kan. Dah sampai situ. Kalau ikut betul saya pun actually malam tu pun saya boleh keluar dah. Sebab memang target 24 jam. Mungkin saya lewat sikit 25 jam. Yalah, lambat sikit lah. Tak adalah yang tunggu saya lama. Tapi ni memang lama. So itu yang lepas saya tunggu 40 minit.
sebab ramai orang kata saya tak tunggu, saya tunggu. Okey, tapi sebab saya naik atas bukan untuk ambil ambil signal ke untuk tu, tak, sebab masa saya left tu memang yang sakit tu saya tak tahu dia sakit. Yalah. Memang tak keadaan nampak je tu. tentu. Saya tahu masa keluar tu baru Yalah, saya tahu. yalah. Saya Sampai keluar kita tu cerita. tunggu checkpoint tu 40 minit dan Lepas tu yalah, nak bergerak cepat. ke mana? Kita nak tahu lagi ceritanya lepas ni. Kak Jas mungkin boleh sambung lagi lepas ni. Kita sambung Sinar Muzik Retro terbaik. Dah sampai situ jalan start lah sesat. Okey, masa itulah seorang dah, lepas tu ke kiri ke kanan ke ikut track. Dia ada track. Bila kau sampai? Dah. Tadi. Tak takut Okay, Tak jom. tahu. Tak tahu Kita kenapa tak. Tak Sambung boleh lagi, cakap dia Puan, orang juga sebab Mari. kita ada benda ni. Kejap Mari kita dengar Puan ni cerita Kerja dia orang Sambung. nak komen macam tu je. Jangan Sinar Pagi hari ni kita bersama dengan Puan Jaslinda atau lebih mesra tadi kata panggil Kak Jas cerita pengalamannya, mungkin banyak spekulasi kat luar sana tentang apa yang berlaku. Sedikit sebanyak dah diceritakan perjalanan sampai tinggal bertiga dengan seorang sahabat yang kurang sihat. Lepas tu Kak Jas sendiri ambil keputusan untuk menunggu, berjalan ke depan sikit dan menunggu 40 minit dengan niat tak nak menyusahkan yang lain. Dan kemudian apa yang jadi lepas tu? Okey, saya tunggu dekat peak tu 40 minutes. So tak nampak yang belakang tu. Jadinya saya decide untuk turun. Untuk balik sebab saya susah hati orang tunggu saya lama. Sebab saya tumpang kereta orang. Jadi saya turun. Sepatutnya saya ambil ke kiri. Tapi saya pergi ke kanan. Kenapa? Tu sesat. Kenapa? Sebab saya ingat yang ke kanan tu lah keluar. Oh. Itu cerita dia. Sebab saya pergi 3 tahun lepas saya lupa. Oh, see. Tapi macam sebab, you all, sebab memang tak ada signboard ke. Iyalah. Okay. you all ada bekal ke tak? Bekal apa tu macam peta ke apa ke tak ada? Tak ada. Oh. Sebab memang track, tak ada track. Saya ke kanan tu pun ada track, ada marking. Tapi bukan begitu bawah lah. Jalan ke arah lain. Dari situ puncanya mula terpisah dengan yang lain dan Puan terpisah dengan yang dua lah. Sebab yang awal tu memang dah Dah tak pisah ada. dah Ya. awal-awal Sebab dah dah. tunggu lama. Lepas dan tu Kak Jas terus bersendirian lepas tu berjalan Ya. ke mana? Nampak arah tu tak ke mana? Sebabnya saya punya kepala otak nak balik. Okey. Sebab kita tumpang orang nak balik. Ya betul. Itu benda-benda nak balik je. Kita hiking dah sampai peak. Memang saya dah sampai peak. Actually sebenarnya saya tak ada juga kerja peak sebenarnya untuk Batu Putih ni. Even saya juga tanya sebab saya pernah pergi kan. Jadi tapi memang kena nak keluar, memang kena lalu peak jugalah. Jadi macam Puan sedar tak Puan tersalah jalan? Dan Sebenarnya kalau saya tak pun sedar. Bila? Tak Saya sedar. tak sedar. Saya dah sedar bila lama sangat sampai dekat maghrib. Oh. Allah. Tak sampai-sampai. Akbar. Dan Dan sebelum tu situ- saya ada tanya dengan sweeper agak-agak boleh keluar dalam apa kalau kita gerak sekarang. Kalau agak gerak. Okey. Sekarang kita dah tahu. Lepas tu dah 2 jam. Dah berhenti situ. Dah lari. Dah pergi. Macam mana dah seorang. Masa dah seorang-seorang tu. Dalam 2 minggu kita nak tahu keadaan dalam hutan tu. Macam mana survive. Okey. Sebab dah tak ada dah. Sebab dah tak tahu nak ke mana. Mungkin dah masa tu dah sedar sesat time bila? Okay, actually hari yang Ahad tu saya dah sedar saya sesat. Sebab sebelum tu saya ada tanya dengan sweeper tu agak-agak bila sampai. Dia kata tengah hari. Tapi dah maghrib tak sampai. Lepas tu dia punya track tu roller coaster. Saya hiking lagi sekali. Jalan yang sama. Bukan jalan yang sama, jalan yang lain. Tapi biasanya kalau pergi hiking nak keluar dia akan turun je. Kalau dia naik dia akan naik. Dia akan naik. Tapi ni saya boleh rasa dia semakin jauh. Boleh rasa insting tu. So jalan lah. Saya jalan keluar. Okey, sebelum tu saya ada tanya dengan organizer. Dia kata okey, memang itinerary kita bagi. Saya akan bertembung dengan satu sungai. Yes, memang masa balik tu saya bertembung. Yang Camp Sukanika tu. Ada. Saya tak tahu ada kamera kan. Tiba-tiba viral ada kamera saya kat situ. Saya tak tahu situ ada kamera. Okey. So memang saya bertembung dekat Camp Sukanika tu lah. Tapi lepas tu kemudian saya menaik. Sepatutnya menurunkan saya menaik. Sebab jumpa sungai. Jadi saya Ikut sungai. Masih dalam hati ni Masa track yang betul. masih confident. Okay, track saya betul lagi. Sebab ada sungai. Oh, Camp okey, ada dekat. sungai. Tapi sampai kat camp tu saya ada berhenti sekejap. Okey. Berhenti sekejap tapi hati saya tak sedap. Lepas tu ada capture harimau kan kat situ. Hati saya tak sedap. Saya tak stay kat situ. Saya nak stay. Saya berhenti sekejap. Saya kata kenapa hati saya tak sedap. Nasib baik saya tak stay kan. Sebab kamera tu capture harimau. Kalau lepas tak tu kan. sedap tu maksudnya apa?
lebih kepada apa? Insting. Rasa apa? Rasa Saya macam rasa tak sedap lah. Yelah, rasa tak apa? best kat situ je lah kot. Tak best kat situ lah. Macam Kita ada nak cari benda tempat tak lain kena lah. Saya Sebab saya ada sebab tu insting. ada rimau kat situ tu dia risau. Ya, Allah Ta'ala memang bagi saya insting yang kuat sebenarnya. Allah Ta'ala jaga. Dia jadi insting tu kita kuat. Sebab tak tu kan. Yang sebab masa Puan rasa macam dah terlepas pada grup lain, itu dah hari ke berapa? memang hari Ahad tu saya dah terlepas dah tu. Yelah, Bila saya berapa hari kekal dah sejak masa you start hiking tu? saya lost saya seorang 14 hari. Okay, sekarang ni kalau kita tak tahu, mungkin tak tahu pukul berapa, keadaan macam mana. Lepas tu, okay, survive nak. Dah bila start rasa lapar, macam mana? Okay. Okay. Sebenarnya hari tu saya ni confident nak keluar hari tu kan. Jadi saya tinggalkan ke rumah saya pada yang sakit tu dengan harapan pula. dia makan bagi tenaga. Saya punya buah apple sebab saya kalau pergi hiking saya tak bawa gula-gula. Jadi yang gula-gula konjac plastik Semua bagi itu orang. bukan saya punya. Oh. Kalau saya bawa anak saya, yes saya bawa jajan banyak. Bagi anak. Kalau bawa anak dia lain macam sikit dia memang lah. Tapi saya kalau hiking saya memang favourite saya apple. Apple lah. Memang saya suka bawa apple. Ada lagi. Apple merah saya suka. Memang itu saya bawa. Tapi apple saya pun saya bagi dekat saya. Allahu Akbar. Jadi dalam pack saya cuma ada satu pack nasi lemak instant. Nasi lemak tu sampai hari Senin, Selasa nak makan dah basi. Ya betul lah tu. So saya tak ada makanan dalam beg. Ada satu asam. Asam Alah, macam alah. buah kana merah tu. Aduh. Itu. Makanlah. Asam banyak lah. Banyak. Sehari makan 2 biji. Satu paket RM2 lebih je. Tapi memang banyak dalam dia. Okey. Minggu lebih tahan. Nasib baik buah tu ada berair-air sikit. Okey, tahan makan buah kana, minum air sungai. Minum, dengar kata periuk kera tu ya. Banyak. Banyak. Sebabnya saya jumpa water point tu awal je masa lost tu. Saya lost tu actually sebab saya jatuh gaung masuk dekat macam ladang lengkuas. Jadi track tu hilang. Allah. Sepanjang saya sesat tu ada track. Bukan tak ada track. Ada marking pun ada. Ada. That's why saya tak tahu saya hilang. Sebab rasa masih lagi kat jalan yang Sebab betul. tu track. Itulah tak tersempat orang yang mencari tu ya. Tak ada. Saya tunggu actually. Saya tunggu. Dia orang Saya sampai tunggu. minta maaf kata tak dapat nak cari dah. Itulah je. Saya jatuh gaung Time tu. salah, timing salah. Saya jatuh tu jadi track hilang. Itu yang buat jadi hilang tu. Kita nak sambung daripada cerita pasal yang terjatuh gaung dan memang bekalan makanan pun dah tak ada. Track pun dah tak nampak kan. Memang lost. Kemudian lepas tu ke mana sampai ke perkampungan katanya dia jumpa orang jumpa dalam tu Lepas ni kita sambung ceritanya. Sinar Muzik Radio terbaik. Semua orang cakap kita orang potong. Tak. Sebab ni radio. Kita tak boleh cerita lama macam podcast. Betul. So mungkin just banyak ulang. So kita orang kena cakap, kita kena potong dah masuk. Tak apa, Kita kena potong. Tolong cut je kalau cut je. ni. Sebab Cut je. diorang ni bising-bising dah ada 33,000 orang mata memandang. Cakap dengan orang nak tunggu podcast hari Sabtu. Tunggu podcast. Ini Sebab ada this is radio. bukan kita cerita potong-potong. Korang tak faham. Sebab kita ada lagu. Jadi kita orang nak kena pendekkan benda Betul, yang yes. short form. Yes. InsyaAllah ada podcast. Dan mungkin kalau nak rajin baca buku, mana tahu just buat buku. Betul. Kita yang tanya, dia sesat, keadaan dia dalam hutan, Point jumpa je. kat mana dan apa perasaan time tu. Itu je kita dapat ceritakan. Betul. Jangan dia kata DJ tak macam ni lah, DJ menyampuk lah, DJ begitulah, sabar. Betul. Kita Menyampuk bukan tu nak, sebab nak cut. kalau nak cerita lama, kita orang sampai pukul 10 je ni. Sabar ya, sebab dia akan keluar pendek-pendek. Dan dalam radio pun, editor pun kena pendek-pendekkan juga. Betul. Sabar ya. Betul. Jaslinda faham. Dia tengok full kat YouTube pun ada, insyaAllah. Okay, mari kita sambung Betul lagi. ada podcast. Kita ambil Sabar. daripada tadi daripada yang jatuh gaung tu, bekalan makanan dah tak ada. Macam mana akak survive selama tu dan sampai terjumpa dengan orang Okey. Okay, kejap-kejap kita Oh dah. Ya. Betul. Oh ada lagu. Lupa tunggu lagu. Sekejap Assalamualaikum, selamat pagi Jen Sinar Pagi. Hari Selasa 23 Jun 2026. Hari ini Jen Sinar Pagi kita bersama dengan Puan Jaslinda lagi daripada pukul 8 tadi, bercerita tentang pengalamannya di dalam hutan, kronologinya 14 hari kehilangan sehingga alhamdulillah selamat ditemui, dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan dan hari ini diberi kesempatan untuk bersama dengan kita bercerita pengalamannya. Tadi Kak Jas cakap pasal katanya sampai ada terjatuh gaung, bekalan makanan stok pun dah tak ada. Dan macam mana perjalanan daripada situ survive, macam mana sampailah terjumpa pengampungan ke atau macam mana? Okey, 14 hari tu ceritanya sampai besok pun tak habis kan? Betul. Jadi saya cut kan. Ya. Okey, so yang dengar tu sebab ni radio. Ya betul. Okey, so kita cerita short aja lah. Yang sebab menarik lah banyak yang yang lain teringat juga yang nak tahu cerita Kak Jas ni. Sebab diorang memang daripada keluar memang diorang
memang nak tahu cerita. Tapi nak bagi tahu awal-awal. Tak ada bunian, tak ada hantu. Tak ada bunian, tak ada hantu sorok saya. Allah Ta'ala yang jaga saya 24 jam. Okey, saya pendekkan. Okey, makanan yang saya makan masa dalam hutan. Okey, of course bila kita hilang, kita ikut sungai. Saya ikut sungai. Tapi semua sungai bukan seindah, cantik. Ada sungai tu ada air terjun. Air terjun jadi saya follow. Okay, that's why saya climb tepi, saya jatuh gaung. Saya jatuh sungai, memang tinggi 5 meter. Dah jatuh belah kiri, kepala saya tergentak. Kepala saya luka sebab batu terantuk, gigi saya sumpit dalam ni. Okay, so belah kiri saya 6, darah berhenti, lepas tu daging saya terjuntai kat sini. Okay, orang tanya tak ada orang jahit. Hari kedua siapa ada, manalah ada hospital. Mana nak jahit. Macam-macam orang tanya lah. So kaki saya terkepit dekat batu, jadi saya tangan kanan tarik kaki saya. Saya tak sangka kaki saya retak. Punya memang retak. Tarik sentak kuat. Ya, kaki saya sakit bukan sebab yang sebelum saya injek tu, cuma terpelecok je. Okey, itu je nak bagi tahu tu je. So 2 minggu tu bukan nak kata saya tak tunggu. Tapi saya ada tunggu. Saya ada panjat pokok pun sebenarnya, tunggu ambulan datang ambil separuh hari. Bukan ambulan, helikopter. Tapi saya sunyi. Masa hari pertama ada dengar bunyi orang panggil whistle semua. Ada. Saya dengar bunyi tapi mercon jauh, kan. Tapi saya jerit. Tak saya dengar. sebab dia punya macam tu kan, saya pun saya tunggu. Tak Saya berdaya. assume. So sampai pagi tak ada orang datang ambil. Mungkin sebab dia masa penyelamat tu sebut lepas tu Kak Jas pun sebut dia ingat Tak, saya suara tak aku jemput. tu. Saya tak sebut juga. Habis tadi kata sebut Dia sebut saya sebut tolong. Tapi Dia mungkin tak jerit, kedengaran sebab tak tu. kuat lah, tak ada tenaga dah kan. Tak, masa tu kuat juga. Kuat juga, Dia tolong. Bila nak keluar tu. Bila nak keluar tu. Yelah, sebab nak saya semangat, punya otak semangat. Memang 14 hari tu saya fikir family saya nak keluar. Survivor mode. Pun tak dengar juga, Isnin Selasa tu dah fikir sudah bomba datang, aku susah kau orang. Sebab saya ni susah. Janganlah Let's go. fikir. Ya Allah, dalam tu duk Kita fikir nangis. kita risau. Tak saya apa, menangis tak apa. sekali saja. Menangis 2 dalam minggu hutan. saya menangis Sekali sekali. je. Lepas tu saya fikir, kalau saya menangis air keluar. Bila air keluar saya tak ada air. Penat. So, okay, water point tu cuma hari first week saya hilang saja. Lepas tu tak ada air. Allah. Okay, so macam mana air? Allah Ta'ala ni, dia tak bagi apa yang kita nak, dia bagi apa yang kita perlu. Okey. Okay, so bila tiba-tiba macam contoh kan, saya sampai 3 tempat sepanjang 2 minggu tu. Saya cut short. Saya sampai gunung. Saya jumpa bukit. Saya tak tahu berapa banyak bukit saya turun naik, berapa banyak gunung saya naik. Saya naik tempat paling tinggi dengan harapan helikopter jumpa saya. Penat. Kalau jumpa helikopter, ya Allah tolonglah, aku pun tak pernah naik helikopter. Tengah kan. fikir. Tapi tak ada rezeki. Saya ada whistle ya. Saya ada pisau. Ada. Ya, saya ada whistle, saya ada pisau, saya ada plastik sampah. Semua survival punya barang yang saya memang ada. Alhamdulillah. Kenapa? Okay, plastik sampah tu untuk apa? Macam ni saya tidur malam. Macam mana? Plastik sampah tu selimut saya. Selimut. Plastik ni sebenarnya bila kita pakai untuk badan kita, dia heat up badan kita. Okay, sebab ramai juga orang tanya. Ramai juga saya tahu pendengar-pendengar kat luar yang sayang dengan Kak Jas. Macam mana Kak Jas tidur? Saya tengok ni saya sedih. Okay, just for your information, dalam beg Kak Jas ada jaket. Kak Jas ada plastik sampah. Plastik sampah tu walaupun akak tersalah beli size L pula kecil. Patutnya XL sampai badan. Tapi Alhamdulillah syukur untuk satu badan masuk. Tapi 3 jam sekali saya kena berjagalah malam sebab kena terbalikkan. Sebab dia jadi basah. Dia kita pakai dia berpeluh lah kan. Panas. Itu cukup untuk survival. Sebab lagi satu jumpa sungai dalam 2 minggu tu saya mandi 2 kali. Sebab apa Kak Jas tak mandi? Sebab Kak Jas takut hypothermia. Hypo. Kiranya 2 minggu tu saya menjaga diri supaya saya nak teruskan hidup. Tapi ada waktu juga saya rasa saya nak meninggal. Oh, ya ke? Iya, sebab bila kita air habis semua kan. Yalah. Sebab water point tu awal je. Lepas tu memang sepanjang perjalanan. Sebabnya saya follow track je. Saya ikut track. Yalah. Last kali saya jumpa marking, saya jumpa bukit berapik semua kan. Tapi tak jumpa jalan Orang tu tak jumpa. Saya tak jumpa manusia, saya tak jumpa orang. Alhamdulillah saya tak jumpa binatang, tapi saya jumpa tapak binatang, tapak harimau. Saya jumpa cakar-cakar beruang terlalu banyak kat pokok. Alhamdulillah Allah Ta'ala lindung saya. Saya memang tak ada jumpa walaupun sekecilnya ular. Tak ada jumpa ular. Tak ada satu binatang pun. Sepanjang 2 minggu. Yes, Allah Sebab ada Ta'ala orang sangat tanya lindung. kat TikTok, ada jumpa binatang buas tak? Maknanya Kak Jas kata 2 minggu satu binatang tak jumpa ya. Tak ada. Sejumpa binatang apa tahu? Tapak dia. Kutu babi, Allah. agas, habis muka nampak ni, muka dia satu badan. Serangga-serangga Ya, tu. tapi nasib baik minyak angin. Kalau tak memang tak boleh tidur. Ada 2 minyak angin? minggu, Bawa? Minyak spray tu dia tak suka bau tu. Banyak. Asyik macam bawa. tu. Insect So, saya repellent. memang dalam beg tu memang benda yang penting saja. Tidur kat mana? Tidur kat lantai lah. Dekat tanah hanya Kat Tanah? tanah. Okey, tanah dia berair Basah. Yang Nak beralaskan? sebab okey, pokok tinggi. Sebab apa?
macam saya kalau jumpa tempat matahari, saya suka sangat. Sebab waktu tu baru panas. Hutan kita ni tengah lembab. hari, Sebab kita kan panas dan lembab sepanjang tahun. berair. Tapi banyak lembab. Contoh macam pokok kan. Rasanya kalau bakar pun tak menyala. Sebab pokok dia reput. Bila kita pegang dia reput. Betul-betul lembab Panas, rapuh. panas Dia sejuk, bukan panas sejuk. macam Penang punya hutan. Penang punya hutan Kering, cantik. Cantik semua kat lantai. Kita punya berair. Okay. So saya tidur memang atas berair lah. Tempat berair. Bawah tu. Dalam pakai plastik sampah, pakai jaket, tidur. Agak-agaknya Mula-mula saya duduk. Berapa jam tu dapat Lena tidur kalau masa tu? Saya rasa 2 jam sekali bangun. 2 jam 3 jam sekali Jaga-jaga kan. bangun. Kak Ya. Jas, baik, kita sambung lagi ceritanya Kak Jas. Ini sebenarnya antara ujian ketahanan mental juga. Bukan senang nak survive seorang-seorang dalam hutan selama 2 minggu kan. Kita nak sambung cerita, nak dengar juga sampai Kak Jas bertemu dengan perkampungan ataupun orang jumpa lepas ni. Sinar Muzik Retro terbaik. Yes, retro. Ramai. Kak Jas sekarang ada 39,000 mata memandang. Mata bercerita, banyak berdoakan. Alhamdulillah. Macam-macam lah orang komen tu kadang-kadang. Ku semangat, ya Allah. Okay. Itu biasalah tu. Tapi ada yang saya baca yang elok-elok je lah. Tapi Sebab yang sebenarnya kan baca dia tanya ada pacat tak? ada. Pacat Tapi gigit? Tak gigit? Sebenarnya pacat ni banyak je. Tapi alhamdulillah dia gigit. Sebab macam ni, saya allergic dengan pacat. Contoh Dia pacat tak nak? Bukan. Saya pacat suka dengan saya. Kadang saya Oh, pergi dia hiking, darah pacat dia. tak gigit orang lain saya. Lepas tu balik, memang kena demam. Aduh. Dia jadi panas. Saya pergi klinik, selalu kena gigit pacat. Saya kena pergi klinik ambil injection. Itu yang demam of anak kau kena gigit juga tu. Sebab saya bukan tu je kot. Sebab agas banyak ni demam on off ni sebab badan kurang vitamin. Sebab kaki saya masih bengkak lagi. Yang patah tu masih patah. Sebenarnya minta Tak maaf. simen ke macam mana? Sebenarnya simen dah buka kemarin. Marah buka anak. pula. Dia ambil masa lama. Bukan sebab dia patah situ. Tapi tapak kaki Dekat dia ada batang sakit. kali. Batang kali. Buku lali. Buku lali ke? Buku lali. Aduh. Boleh buka simen tu. Minta maaf doktor ni kalau tengok ni. Doktor tengok degil ni. Mari kita sambung lagi. Larat berjalan Kaki dah terselur tu. Dia patah dia kata. Mental. Waktu tu kita tak tahu patah pun. Kita sambung lagi Rasa dia cerita. sakit. Kita bagi Kak Jas cerita. Sebab timing kita compact. So kita nak Jangan dengar kacau lah perjalanan DJ cerita cakap. tu. Ya Allah korang ni. Kita orang Mari berborak. kita sambung lagi. Habis nak suruh dia diam je. Mari Kau kenapa? Sapa? Aku tak boleh sapa. Jen Sinar Pagi, kita sambung lagi hari ini bersama dengan Puan Jaslinda. 14 hari hilang dalam hutan dalam ekspedisi pendakian Trans Spencer Chapman namanya. Betul. Dan tadi Puan dah cerita macam mana berselimutkan plastik sampah, tidur di atas lantai dengan lembabnya, kena berjaga setiap malam sebab sendiri di dalam hutan itu ujian ketahanan mental yang sangat kuat sebenarnya. Ada juga tempat yang agak lena tu adalah. Ada. Itu sebab itu atas dia semua duri. Sebenarnya sepanjang 2 minggu tempat saya tidur, Allah Ta'ala tetapkan saya tempat yang agak rata sikit. Sebab kadang-kadang saya pacak tongkat, saya kena tidur sebab saya takut bila saya pusing, tongkat tu banyak orang tu dia pacak. Jadi bila tidur kita kena tongkat tu, kita taklah jatuh tepi gaung tu. Dia banyak Sebab dia lagi. banyak gaung. Sepanjang laluan saya dia tu, bukan ke tanah rata track juga. dia sangat pacak. Tapi memang selalu bila nak tidur, saya nampak sky tu dah gelap sikit, saya standby untuk tidur. Saya tak agak sebab headlamp dia ada 2 tapi satu dah hilang. Masa sebab saya jatuh gaung tu, bang saya ada yang saya letak kat tepi bukan kat dalam. Jadi satu headlamp hilang. Jadi satu headlamp saya ni, satu tu bateri dah lama kan ni bateri tu kan tak tahan, tapi masih warna yang warna merah tu saya standby. Kalau helikopter malam nampak, saya nyala merah dia boleh nampak. Tapi tak ada rezeki, tak apa, Allah Ada tetap dengar dapat helikopter lari. bunyi? Setiap hari dengar. Allah. Sedih kan? Dia dengar tapi aku kat sini kata kan. Ya, saya whistle banyak dah. Whistle tak tetap Ya. 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 Setiap hari dengar 2 minggu tu dengar helikopter. Sampai saya panjat pokok tu, saya tinggi daripada helikopter tu, kita dengar sebelah. Kak Jas, setiap Allah. malam Kak Jas tidur berjaga-berjaga. Setiap pagi mungkin ada harapan supaya hari ni ada orang yang jumpa aku kat sini. Setiap hari. Tapi tak ada selama 2 minggu tu. Kak Jas, macam mana orang kata cari semangat, lepas tu terus bergerak ikut track yang ada, ataupun track tu dah tak nampak dah, berjalan ikut macam mana tu sebenarnya? Sebenarnya dia ada track. Ada tempat yang tak ada track. Tak ada track tu, memang tak ada track tu saya jalan juga. Saya ikut hati. Memang tak ada track, nak buat macam mana, kena jalan. Sebab kalau tak ada mode. track, memang saya jalan. Nak ikutkan setiap hari saya berjalan. Dan ada yang saya tunggu. Tempat yang saya tunggu tu memang kena logik lah sikit kan. Sebab kalau tertutup macam mana
heli nak nampak. Saya panjat pokok paling tinggi sekali. Saya memang nampak sekeliling yang macam dalam Hebat TV dia tu. panjat pokok Memang tu, nampak panjat. Memang panjat pokok saya rasa 2-3 kali juga adalah. Sebelum ni Paling pernah tinggi. panjat tak? Memang tiba-tiba betul boleh panjat. Tak, Ada sebabnya kederat. bila kita track tu, pokok tu tumbang. Kita panjat atas sebab memang kita kena cross. Jadi dalam beberapa hari tu sampai bila Kak Jas boleh bertemu dengan satu perkampungan tu? Okay, actually sebab saya ada bertembung gunung, bukit apa semua terus tu jalan, sepanjang jalan tu saya jalan memang agak jauh lah. Tapi memang saya jalan setiap hari, setiap pagi sampai petang. Tanpa henti berjalan. Tanpa henti, berhenti bila nak tunggu helikopter. Itu Allah. Macam yang saya kata tadi, saya dengar bunyi mercun, itu okey, saya tunggu sampai pagi esok. Tapi saya takkan tunggu lama. Sebab otak saya ni Jalan sangat nak je. keluar. Sangat nak keluar. Sebab saya tahu time. Saya tahu 14 hari semua, tapi time saya tak tahu. Sebab time memang jam dah. Tak ada tahu. Jam dah nampak, memang kita tak tahu. So kita tengok, kadang-kadang saya rasa gelap tapi tak gelap lagi. Sebab dalam hutan ni dia tak sama. Pukul 4 ke 5 kadang-kadang gelap, kadang dia ada kabus, tiba-tiba kadang kabus terang tengah hari. Okey, macam tu. So saya jalan-jalan, okey, sampai yang tempat yang last tu. Sebab actually saya nak keluar pun saya susah. Nak keluar tu pun susah. Saya jumpa bukit yang diorang cakap trans tu. Memang tu last kali baru saya Hebat jumpa bila tembus tu. saya jumpa kertas yang sweeper tu tinggalkan. Kak Jas tunggu kami datang ambil tu 7 hari yang lepas. Saya jumpa kertas tu hari saya keluar. So boleh bayang. Maknanya diorang sampai situ 7 hari lepas, saya tak sampai lagi. Allah. Maknanya diorang cari saya kat Dia utara, saya laju. kat selatan. Dia orang lagi laju. Saya tak tahu laju ke tak, tapi memang utara. Jadi saya memang tak boleh nak tunggulah. Sebab surat tu saya tengok dua saya jumpa surat. Alhamdulillah saya jumpa 100 plus. Dia bagi dia letakkan. Dia letak, tapi saya minum, saya letak balik sebabnya in case kalau dia jumpa datang tu air tu kosong, Kak Jas minum. Okey. Lepas tu dia ditinggalkan plastik sampah. Saya ambil plastik sampah tu. Sebab plastik sampah saya pun hampir koyak. Saya agak risau juga. And then ada kasut getah juga. Saya pun ada jumpa juga. Pakai? Saya tak pakai. Sebab saya pakai kasut yang saya pakai. Okey. Masih elok. So saya follow. Okay, saya tukar arah jalan. Sebabnya jalan yang sama saya lalu sebenarnya saya tak jumpa jalan keluar. So saya jumpa arah selepas saya naik Gunung Beratih 2 tu. Exit dia tu saya tukar. Baru saya jumpa lain track. Sebab saya 2 kali ulang yang sama. Awak dah saya perasan benda tempat sama tempat sama, yes. Okay, so bila keluar tu, masa nak keluar tu jumpa 2 cabang pula. Elok ada satu je laluan, tiba nak keluar 2 cabang. Saya, ya Allah, ya Mana Tuhan, satu? dugaan sungguh je. Orang kata memang macam cerita. Yalah. Fantasi pun ada. Okay, 2 minggu tu macam saya jumpa banyak trek, saya jumpa sungai, banyak hutan, duri, berapa berjenis pokok, berapa berjenis gunung, berapa jenis. Okay, saya jumpa macam-macam jenis buah-buah, ikut jenis bukit. Kalau tinggi, banyak saya jumpa buah bunga masam tu, sedapnya. Makan? Okey, makan. Berani. Banyak, memang semua. Memang banyak makanan. Berani, Jadi bagus. ada juga buah yang saya jumpa. Kalau kalau macam burung tak makan tu kan, sepatutnya saya tak boleh makan. Patutnya. Tapi saya makan juga. Berani. Alhamdulillah, hidup dengan izin Allah. Semua Alhamdulillah. dengan izin Allah. Cantik berjalan. Ya, semua Allah Ta'ala lindungi saya. Okey, lepas tu saya jumpa 2 cabang. Agak ragu. Nak masuk kiri, nak masuk kanan. So saya masuk kanan. So bila masuk kanan, saya naik balik dan termenung kejap dan saya turun lagi. So turun lagi ke depan, saya jumpa sampah. Sampah tin kosong. Bila jumpa tin kosong, saya tahu ada manusia. Itu pun saya risau. Sebab tengah hutan kan, mana kita tahu. Sikit, tapi saya jalan, saya pasrah. Saya reda. Sebabnya hari akhir tu saya serah pada Allah je. Okay, so saya straight sampai saya jumpa jambatan gantung. Nak lintas jambatan gantung tu pun, jambatan gantung tu sengit, banyak pecah-pecah dan air sungai bawah tu sangat deras dan sangat bising. So saya lintas, saya tak perasan lagi belah kanan saya tu ada Bah Roslan dengan anak Tok Batin, 2 orang tu. Ada dah. Dan tengah mancing. So saya lintas tu memang slow lah. Memanglah slow, dengan kita pun tak makan kan. Lepas tu dengan jambatan tu yang sengit sebelah, jambatan tu jambatan gantung, jalan kan goyang bawah tu. So saya cross sampai depan, dah nak sampai kat situ, saya pandang kanan sebab saya dengar macam dia panggil puik macam tu kan. Saya pandang kanan, saya terus nangis. Sebab itu kali pertama saya jumpa manusia selepas 2 minggu. Allahu Akbar. Terjumpa dengan manusia jadi, masa tu tengah memancing. Dan lepas tu pula kita nak tahu apa kejadian yang berlaku. Tak tahu nak komen siapa jumpa siapa lah. Baik, kita sambung lagi lepas ni, Puan. Jumpa. Yes. Sinar Muzik Retro terbaik. Yes.
Okey, mungkin ada yang dah 50,000 ni mata mandang tadi. Ramai tanya, dia jumpa ular ke tak? Tak ada. Dia satu binatang tak jumpa, tapi jumpa tapak. Beruang-beruang yang cakar-cakar tu ada juga, tapi tak jumpa binatang. Hanya serangga, agas dan juga pacat. Pacat tak banyak pula. Pacat tak banyak pula, asyik baik. Selalu banyak. Oh, selalu banyak Tapi agas satu grup tau. Dia kalau datang duduk kumul muka, memang makan ni. Allah. Yang ni luka. Gatal lah, gatal-gatal sebenarnya. Itu yang pelik, tak gatal. Oh, asyik baik. Kat dalam hutan ni kan, Kak, just tak sakit perut. Tu jangan tahu gastrik ke tidak. Tak sakit perut, tak pening kepala kalau kita kat sini kan. Pandai pula dia gastrik tak makan kan. Macam-macam kan, makan pedas sikit ke toilet. Survival mode tu, Kak. Kat dalam tu memang sihat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memang jaga. Environment dia good. Yang besar tak? Okay, 2 minggu tak buang air besar. Tak makan. Jangan Makan harap buah betul. air. Soalan tu kan memang biasa patutnya tak. Memang Alhamdulillah sebab air tak ada. Inilah. Jangan cebok. Okay, tapi sebenarnya pucuk kaduk banyak. Makan Kalau kaduk ke? saya Makan buat- kaduk. Saya tak makan, dah try makan kak, tak boleh. Oh, tak Tapi suka, pucuk tak kaduk minat. dia besar ni Kak, daun dia. Besar ni Hmm. Kak. Bukan Dalam ni, hutan. Kak. Itu yang dalam beg just ambil pucuk kaduk tu. Simpan. Just simpan dengan cendawan. Tak pernah kering. jumpa? Lepas tu sampai rumah Tok Batin tu. Itu yang just keluarkan daun tu. Betul Daun tu dia pucuk kaduk, kaduk dengan cendawan. Memang sebab kita semua benda semua just bau. Boleh kat buat daun. pinggan kaduk tu. Ketiak just ni kan sakit. Just injet kat sini. Di jalanan. Busuk Kak. Just jumpa daun. Cium bau dia. Tepek. Memang baik. Awak dah jadi orang boleh buat ni. Jangan buat produk lepas ni. Tak dah Sebenarnya- buat survive. Ya. Sebenarnya just tak pandai. Tapi just jenis pemakan ulam. Tapi memang daun tak lah. tahu kenapa waktu ni Rawat Allah Ta'ala sendiri. bagi kita cium bau dia, kita tahu dia bahaya ke tak. Memang 2 minggu ni memang just ni pun macam aku ke ni. Dia Okay, Allah jom. Ta'ala ni. Kita sambung Dia tadi cakap. jumpa dengan Tok Batin tu tengah mancing. Kira Bukan Tok Batin tau. Bukan. Sebenarnya Bah Roslan dengan anak Tok Batin. Anak Tok Batin. Rasanya anak dia umur 14. Just bagi Tengah dia just mancing. punya headlamp dekat dia. Sebab masa nak naik tu, sebab dia tinggi tau. Lupa nak cakap. Dekat bumbung tu saya nampak, bila pandang atas baru nampak rumah-rumah. Itu baru hati bunga menangis tau. Oh, itu rasa dah macam Alhamdulillah. Bayangkan kita, tak tahu nak cakap tau. Macam kita ni mati, kita hidup semula. Nampak manusia tu, kita nangis. Sebab 2 minggu Nampak kita harapan. harap. Yelah. Faham tak macam mana nak cakap Contoh macam kita lapar, Ya. lapar Zahra, macam mana tiba-tiba kan. Jadi, okay, tapi Okey. so diorang anak Tok Batin tu dia pegang sebab dia tengok je gigi memang tak larat Yelah. air, tapi hari tu air dia Mental limpah kuat air ni, Just ni tapi mental makan pula. So masa nak naik tinggi tu dia pegang takut jatuh. Dia tak Sebenarnya sedar. dia pegang. Kak Jas, jom kita sambung untuk dah radio belum punya. Ada dah. Belum lagi. Tapi dekat TikTok Just. TikTok live lah. Ada. Okey, mari Jangan Sinar Pagi hari ini kita bersama dengan Puan Jaslinda. 2 minggu tersesat dalam hutan lepas ikut ekspedisi hiking. Dan tadi ceritanya dah sampai ke Jambatan Gantung dan ditemui dengan 2 orang tengah memancing. Siapa nampak siapa kat situ, situasinya memang bertentang mata lah. Dan dari situ, apa yang berlaku pula? Ya, saya sedar waktu tu tak ada mereng ke apa ke, semua tu tak ada. Saya nampak keadaan saya tu sebab saya tak makan. Sebab saya lapar 2 minggu. 2 minggu saya tak jumpa karbo. Tak jumpa protein, tak jumpa apa. Saya cuma makan buah je. Okay. So naik atas tu, saya terus naik atas. Isteri Tok Batin sambut saya. Tu baru dapat peluk manusia. Allah, Sangat baik isteri Tok Batin tu. Milan nama dia. So dia peluk. So saya cakap, awal-awal saya cakap, ini saya Islam. Saya Islam. Dia tu, tak apa, akak pun Islam. Allah. Ya, Okay. dia lagi menangis. Faham tak? So dia bawa kita masuk Itu dalam. perkataan pertama ke jumpa orang cakap saya Islam? Memang saya cakap direct. Macam tu? Saya cakap direct. Tapi diorang okey. Diorang cakap Melayu semua fasih. Sangat fasih. Memang saya cakap directly. Sebab takut naik. Sebab saya awal-awal saya tanya yang diorang tu ada makanan ke tak. Oh, nak makan. Ada makanan, nak tahu dia yang kata, halal ajak lah, naik. katanya. Faham. Masa Itu tu otak tak tahu dia lagi mikir. viral. Kita tak terfikir. Yelah. Saya 2 tak fikir. minggu Just. 2 minggu Just. Just tak fikir tau. Just viral ke sampai macam just sekarang macam ni. Ya Allah, tak Tak tahulah tahu. kami. Just tak tahu. Sampai dia pergi. Tertanya-tanya. Memang tertanya. So just naik atas. So dia ajak naik. Mula dia tak nak naik.
baik sebab jas kotor. Allah sial. Okey, jas nasib baik jas ada jaket sebenarnya sebab koyak merata seluar jas. Tapi alhamdulillah baju jas tu Allah Taala ni lindung, tudung jas tak koyak. Baju jas tak koyak tapi seluar jas koyak rabak. So nasib baik jaket tu yang jas tutup tu. Tutup Sebab tu. memang seksi jam yang bawa Ya, peha ya, jas tu. koyak. Masa diorang nak ambil gambar nasib baik sebab masa tu jas tak tahu. Dah lah Nak kamera viral. merata. Kemudian gambar jam makan Maggi semua merata. Okey, petai tu jas jumpa kat lantai. Bukan jas jumpa kat dalam hutan. Kan macam jas cakap jas tak jumpa pun petai jumpa buah je. Betul lah apalah. Tapi bila sampai tu jumpa makan je sampai tu duduk. Lepas tu orang yang datang ambil gambar tu dah berapa jam Tiba-tiba kemudian? penuh kat depan. Agaknya berapa jam tak tahu lepas tu. Kak, tak sampai berapa minit kak. Turun Tiba-tiba sampai. penuh orang semua. Siapa Sampai lah? orang kampung bawah semua naik. Jas tanya kenapa ni? Macam Jas kata ni. konsert, Jai. Jas Macam dah blur, konsert. Kak. Akak, masa jas makan jas sampai sebesalah. Diorang semua kerumun jas makan. Nak Kak, tengok tak jas makan makan. banyak sangat pun. Tapi sedap Maggi tu. Allah. Lepas tu air. Siap di mana nak air Ya panas. minta je jas. Minta je apa jas nak. Allah Tok comel. baik Milan tu. Dia nak bagi jas baju siap suruh jas mandi. Jas duduk rumah kata tak Milan lah. nak. Ha? Jas duduk rumah Milan. Milan tu isteri Tok Batin. Duduk masa itulah. Masa kan jas sampai tu. Jas pun tak tahu daripada mana tiba-tiba dia lari datang kat jas. Kan dia orang tu bawa jas naik kan. Tiba-tiba dia yang lari datang ke jas. Itu jas tanya saya Islam. Jas cakap selalu adalah nada jas baik sikit kan. Tak ada macam aku tak Okey. ada. Lepas makan mi segera makan tu. Lepas tu betul jas kata. makan nasi. Makan nasi. Lauk ayam masak kicap. Lepas tu dia goreng ikan apa tu nama dia? Jas Ikan makan tangas je time tu. Ikan sungai tu. Makan. Kok geram, makan tapi tak boleh nak makan banyak sangat. Perut jas terkejut. Yalah. Baru tak termuntah nak makan. Dia jadi sampai sekarang pun kalau jas makan nasi kan pagi tadi Dia dah jas cukup, breakfast. Dia sampai malam dia Kenyang. sampai pening kepala jas. Tekak lapar lagi ni. Sebab nak dia ni kan tapi Dia tak boleh sihat. masuk. Bila Perut tak boleh lepas terima jas lagi. makan jas akan tak berapa. Tadi jas makan ni perut jas macam tak absorb ni. Just maintain makan sikit-sikit tu. Jangan tu, lebih-lebih. Kak. Cantik. Kak Cantik Jas, sangat masa tu. Kak Jas sampai dekat kat situ, dah disambut, dah dijamu makanan, orang pun datang tengok macam, macam tiba-tiba pula ada Bela, orang kat memang sini bela. kan. Sebelum tu, ada tak dia cerita macam ada orang yang datang situ mencari Kak Jas ke? Kemudian bila masuk jas tanya ni kenapa ni Milan ni ramai orang ni semua. Memang penuh. Sebab makan pun semua diorang cakap memang blur lah sebab memang kita tak expect kita viral. Saya Saya 2 minggu je hilang. Sas cari memang saya tahu. Tapi saya tak tahu satu Malaysia viral. Lepas tu dia kata kami sudah terima untuk cari akak. Memang dah Sebab tu maklum. Batin explain. Cakap ni jadi dia kata ni syukur alhamdulillah dia cakap. Lepas tu macam tu lepas tu itulah saya keluarkan barang dalam beg saya. Tanya ni dia kata rupanya cendawan tu tak boleh makan. Baik. Tapi just Nasib okey. Hati tu tergerak jugalah nak keluarkan cendawan tu. Tak muntah pula. Nasib baik lah. Yang daun tadi Tak tu? makan pun cendawan tu Nasib bawa baik lah. balik nak Lepas. masak. Daun? Daun tu saya dia buang dah lepas tu. Daun kadut tak bawa balik. Itulah menyesal lagi buang dah. Kadut tu boleh je cocok. Okey. Tak ada. Kak Jas ada action dapat makan nasi. Betul tau. Dia punya nikmat tu tak tahu nak cakap Yelah. tau. Yang Dalam jadi- hutan tu meleleh Leo tidur malam. Yang jadi ni Kak Jas, yang jadi perdebatan juga kat social media, katanya sampai disimpan kat situ lama-lama. Apa cuba kalau Kak Jas boleh ceritakan? Sebenarnya yang tu sebab saya ada pergi tapah. Sebab suami saya buat report polis. Sebenarnya saya pun marah. Sebabnya yang sambut saya Milan kan. Isteri Tok Batin. Kita marah. Dia pun ada isteri kan. Okey. Kena simpan. 2 minggu tu this is not a game. Faham tak? Bukan benda kita hilang ni. Saya hilang ni bukan benda saya nak dan bukan mainan. Yalah. Sebab dia melibatkan glamour. ramai orang, melibatkan family. Saya keluar, saya rasa saya beradinya dari sini ni. Alhamdulillah sebab memang Allah. Tapi saya, mental saya ni kuat. Kekuatan saya ni atas family saya. Faham tak? Dia orang cakap tu macam tu lah. Tapi dia dah minta maaf dengan saya. Sebab hari tu saya ada peluang jumpa dengan yang, sebab dia kata dia simpan saya 2 minggu. Sebab saya kata memang saya pun terbeliak di mata. Macam orang mulut orang kan. Tahu tak orang tu ada isteri saya, ada suami, ada anak apa semua. Benda Kalau je nak duduk sana lama-lama je. Kalau memang tak logik lah. Kalau sebenarnya dekat situ berapa hari? Kat mana? Dekat perkampungan tu. Rumah Milan tu. Sebenarnya masa saya sampai tu diorang dah contact dah. Bomba lah. Mana saya tunggu sebab nak masuk ke Berapa pos musuh tu dekat 2 jam kan. Dekat Lepas tu bawa turun bawah dah. memang dia dalam. Family dapat tahu bila lepas tu?
petang tu terus. Okey, kita balik pada hutan Jas. Kita ada lewat betul set ni Haif ni. Lepas ni last kita. Lepas set. Okey, sikit lagi kita nak tahu titik masa tu teringat apa? Teringat anak-anak. Oi, banyak setiap benda. malam. Apa yang nak Setiap fikir malam balik. tu saya- Dan kita nak tahu juga Jas rasa nak pergi lagi naik gunung ke, bagi pesanan kat orang-orang lain Lepas ke ni macam mana kita cara sambung ni tu Sinar Music Radio terbaik. Selepas ni yang itulah soalan. Ya, sebab kita dah last. Dan ramai terima kasih, tahniah juga Sinar hari ini dapat Jas. Jas datang ni 1000 rahmat kerana Jas datang tempat radio yang pertama. Lepas ni Jas insyaAllah akan buat podcast. Sebab kita orang ni tak boleh nak bercerita panjang sebab diorang ni asyik marah sangat. Bila Jas cakap, kita potong. Saya minta maaf lah. Kalau boleh selepas Kesian kan? Jas cakap, saya nak nyanyi. Saya kalau boleh. Sebab Jas mungkin dah 2 minggu tak dengar nyanyian kami ke apa semua kan. Betul, Jas suka manusia ni. Alah, Kau Jas- excited jumpa orang semua semalam. Jas sekarang bila saya tengok Jas jumpa orang, Jas peluk kuat-kuat sebab menghargai sangat. Macam Betul. sayangnya dapat jumpa orang, bestnya. Yuk, Okey. masalahnya kat orang yang jumpa Jas. kemarin jadi Semua dia nak peluk serang. Jas juga. Kak, peluk tu tak apa kak, menangis cium tak. Ya. Jas 2 minggu Jas. Kami ni macam tak tahu dia Allah budak. Kita macam tak tak tahulah ni. Macam kita tahu. Sebab benda tu kadang masa tu ada lagi kes yang lain sebelum tu Jas. Jas pun tak tahu kak, Jas dah keluar. Sebenarnya memang Jas tak tahu apa. Sebab dalam Ya, 2 minggu tak tahu siang malam pukul berapa ya. 2 minggu tu sunyi kak. Yelah, Kita ada seorang-seorang. manusia kak. Jas sekarang ni kan kita orang jealous Jas. Jas makan sikit Jas dah kenyang ni. Kau kenyang kau tapi tak Kat sini kita nak kopi, kita nak kek, kita nak tiramisu. Agak malam tak takut ke? Aduh. Takut. Tapi nak macam mana dia dah tak. Alhamdulillah. Dia dah tak dia dah penat dah katnya tu. 2 minggu tu macam ni kak. Saya mental saya kuat. Ya. Family saya penguat saya. Awak teringat apa tu? Otak ni ingat tu. Saya lutut yang kadang-kadang sakit boleh elok. Lepas tu memang tak takut. Betul. Tak takut. Sebelum tengah buat live. Sini tengok. Apa namanya? Tunjuk. Amia. Ni anak dia. Saya tak tunjuk awak anak Amia cantik. Tapi saya cakap kat Amia. Dia Adamnya. Adamia. Saya cakap dia macam Bella. Tapi dia kata tak pernah pula dia cakap Bella. Tapi comel sangat. Comel. Okay, Itu ada lah kat TikTok dia nak ambil komen tu. dia nak ambil degree. Saya baru tunjuk dia. Okey, sudah duduk balik. Comel tu je. Tu. Dia Sama promote ke? pula. Sama. Akak sama ya kak? Ha? Sama ke? Macam kecil hidung dia. Ni si manja ni kak. Manja Dia seorang je saya beranak normal. Yang lain 2 tu operate. Dia seorang je normal. Tu manja lain macam. Nyusu badan lama ni 4 tahun. Dia dulu dia Bonsu lah tu je. Bukan ada lagi bonsu 11 Bonsu tahun. untuk perempuan. Yang perempuan ya. Saya ada bonsu sulus. tapi tu. dia sulung tak. Tak nombor 2. Dia nombor 2. Anak saya semua manja. Boleh Caesar, boleh operate balik, boleh normal balik. Oh, terror lah. Caesar, normal, Caesar. Oh, gila-gila. Hebat. Selalu orang Caesar je. Oh kan? Macam-macam. Okay, Ada bagi lagi. soalan kat tadi tu Okay. Yang last tu Dia punya wrap up tu lah. Dalam ni. Nasib baik. Okay. Okay, mari kita. Jen Sinar Pagi, sejam lebih kita bersama dengan Puan Jaslinda. Kronologi 14 hari kehilangan masa pergi hiking. Alhamdulillah hari ini bersama dengan kita. Dengarnya masih lagi perlu mendapatkan rawatan, makan ubat semua. Masih lagi tak, orang kata badan tu tak 100% pulih lagi Puan Ya. Masih recovery lah. Dia berapa, dah sejak hari tu kejadian ni berapa lama dah kita ni? Saya keluar 6 bulan 6. 6 bulan 6, hari ni berapa bulan? Oh, tak belum sebulan lagi. Ingat tarikh sebab netizen ingat cantik tarikh kan Jas keluar. 6626 2006. Jadi kita ramai juga di TikTok ni menyaksikan apa yang Jas cakap apa semua. Tapi kalau boleh nak detail lagi, tapi sebab kita radio kan tak boleh nak cerita panjang. InsyaAllah Jas akan buat podcast tentang ni. Actually memang dah ada, tunggu hari Sabtu lah. Wah, kita akan tengok lah kan bercerita panjang. Kak Jas, kalau daripada yang penghujungnya tadi, bila dah dijumpai orang dekat situ, dah dijamu makan, dah mula dibawa keluar tu, kan boleh kongsikan sikit sepanjang perjalanan 2 minggu tu sebenarnya yang tempoh yang sangat panjang, sangat kuat mental Kak Jas sendiri sebenarnya. Apa sebenarnya Kak Jas kalau time tu, kalau Kak Jas boleh simpulkan, rasa macam Allah bersyukur sangat apa yang Kak Jas lalui tu dan kekuatan yang Kak Jas dapat tu masa tu. Sebenarnya 2 minggu tu banyak bagi. Banyak macam sebenarnya mendekatkan saya dengan Allah. Sebab bila dah 2 minggu tu, saya bercakap dengan Allah macam saya berdua dengan dia. Mungkin selama hari ni saya kurang ingat dengan dia. Memang kita solat, kita ingat dia. Tapi 2 minggu tu membuatkan saya lagi rapat dengan dia. Sebab kita minta dengan dia saja, kita tak minta dengan orang lain. Saya tak kisah kena kecam semua. Sejak asal saya dengan Allah, Allah sentiasa ada dengan saya.
Sebabnya semua benda atas izin dia. Saya tak minta, saya sesat. Betul. Saya tak minta. Sebenarnya, saya mengharapkan sepanjang 2 minggu tu perit. Saya nak cerita sebiji-sebiji, saya tak boleh cerita secara detail. Cuma memang sebenarnya ujian tu biar saya seorang yang tanggung. Saya tak nak orang lain. Betapa sakitnya saya, betapa lapar, betapa haus semua. Saya tak kisahlah kalau rasa saya macam ibu kapitu terpulang. Itu apa yang saya lalui. Cuma ujian tu memang untuk saya. Tapi ujian tu sebenarnya bukan untuk saya seorang. Ujian semua untuk semua rakyat Malaysia. Tapi tak sedar. Orang tak sedar. Sebenarnya saya rasa bertuah Allah Ta'ala pilih saya untuk menerima ujian macam tu. Mungkin dia nak ingat saya supaya ingatkan dia. Tahu tak nilai air. Bila kita kat luar, air tak sedap. Buang. Bazir. Ya, dalam hutan saya terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada umatmu yang lain, boleh bagi aku setitik air, secubit makanan. Aku bersyukur banyak benda yang saya dapat yang saya tak pernah cerita kat sini. Memang apa yang Allah tak bagi apa saya mahu. Tapi apa yang saya perlu saya dapat. Saya rasa rapat sangat dengan Allah. Setiap hari saya bercakap dengan Allah. Saya bercakap dengan Tuhan. Semua benda hidup ni, banyak 2 minggu ni saya dapat. Sebelum ni saya tak dapat. 2 minggu ni tumbuhan tu semua macam bercakap dengan saya. Banyak cerita dia. Saya tidur atas duri. Sikit duri pun tak cocok saya. Memang saya banyak kena cala-cala semua. Tapi waktu saya tidur atas pokok dia itu pun salah satu hikmah. Hujan ke apa, saya jumpa payung kat dalam. Terima kasih sapi yang jumpa payung. Air 100 plus tu buang kat situ, saya kutip, saya dapat minum. Pasti sisa banyak benda kan. Jadi saya bersyukur. Saya bersyukur. Allah Ta'ala tu bahagia. Saya nak rapatnya saya dengan Allah Ta'ala. Saya bersyukur. Sedugaan bukan untuk saya. Untuk semua rakyat Malaysia. Bila rakyat Malaysia doa untuk saya tak tahu pun saya kat dalam tu. Benda yang berlaku di luar keluar baru tahu. Saya tak minta, bukan saya nak glamour ke, bukan nak apa. Tak Jaslinda tetap Jaslinda. Saya keluar saya sendiri pun terharu bila ada makcik datang. Terima kasih pada semua yang tolong membantu cari saya. Yang tak kenal saya pun doakan untuk saya semua. Semua pihak hospital, bomba, polis semua, saya minta maaf. Bukan niat saya untuk susahkan sesiapa. Saya tak minta. Ini semua ketentuan Allah atas izin dia. Mungkin ada hikmah berlaku. Empati kita rakyat Malaysia ni saya rasa sekarang ni makin dah berkurang. Bila saya baca komen-komen yang buruk, saya baca. Tapi antara you all dengan Allah, dengan Allah sajalah yang balas. Sebab saya tak pernah buruk sangka ke buruk hati. Saya tak pernah kutuk orang ke apa. Masing-masing life masing-masing. Betul. You all suka buat apa, you all buatlah. Suka masak ke apa. Saya suka hiking, saya suka diving. Sebab saya memang suka alam. Masing-masing you all suka, masing-masing suka. Masing-masing saya tak kisah pun. Semua. Tapi tolong hormat apa yang saya sukalah. Macam tu. Saya sangat suka Allah. Alam. Ada cara-cara dia. Saya rasa memang saya dekat. Ujian ni memang saya bersyukur. Memang waktu dalam hutan tu kadang kita ada rasa. Sebab kita manusia biasa. Kita kadang-kadang ada rasa. Ya Allah, bila aku boleh keluar. Mesti rasa. Betul sebab lah. saya manusia. Bukan suka-suka kan. Kan. Setiap hari saya rasa saya keluar. Okay, hari ni aku keluar. Tapi sampai 4 hari saya tak keluar. Tapi Alhamdulillah. Sabar je. Allah Ta'ala masih panjangkan umur saya. Sebab saya Lindungi. pun dalam hutan tu saya doa, kalau ya Allah, kalau kau ambil ambil nyawa aku hari ni, pastikan orang jumpa jasad aku. Allah Akbar. Jangan orang tak jumpa. Saya fikir benda tu, bukan saya tak fikir. Sebab saya ada orang cakap saya dalam tu otak saya tak betul ke apa. No, saya sedar setiap hari. Sebab memang 12 hari 14 hari saya dalam hutan tu, Allah Ta'ala bagi saya kesihatan yang sangat baik daripada luar. Walaupun kaki saya, tumit saya patah, macam-macam, saya seluruh badan saya luka, kepala saya luka sana sini. Tapi Alhamdulillah saya masih bertahan sampai sekarang. Semua demi keluarga saya, memang semua atas yang mendoakan saya. Terima kasih atas doa semua. Semoga Allah Ta'ala balas jasa kalian. Saya tak boleh nak balas semua. Saya cuma boleh cakap terima kasih kerana menyayangi saya. Semoga Allah menyayangi kalian juga. Kerana saya, semoga Allah menyayangi saya juga. Amin. Okay, kalau Jas. apa yang Kak Jas ceritakan sebenarnya betul.
Tak ada siapa yang pergi ekspedisi sebegitu nak rasa hilang, nak bersendirian 2 minggu. Apa yang berlaku tu kalau dah diceritakan tadi tu memang segalanya dia ikut SOP, cuma benda nak jadi macam orang cakap. Dan saya harap Kak Jas sendiri pun jangan terlalu terbawa-bawa dengan komen-komen negatif yang ada dekat social media, sebab sebenarnya rakyat Malaysia empati dia sangat tinggi. Ramai lagi yang sebenarnya sentiasa berdoa, ramai sentiasa prihatin, ramai yang sentiasa nak tahu keadaan Kak Jas sehingga kan keluar hospital sehingga sekarang. Dan terima kasih juga sebenarnya sebab sudi datang hari ini bercerita sedikit sebanyak dengan ruang yang kita ada ni, walaupun tidak terlalu lama tapi harapnya dapat memberi kita pengajaran, penceritaan untuk mereka semua tahu keadaan sebenar yang berlaku kepada Kak Jas. Tapi satu je nak tanya, nak pergi hiking lagi? InsyaAllah. Tapi bukan masa sekarang, tapi insyaAllah sebab tak. kaki pun memang tak Recovery boleh recovery ni mungkin umur macam ni 3 bulan lah. Kalau muda cepat sikit recovery kan. Ni pun rasanya buka kas ni kalau doktor tengok marah ni. Jangan. Minta maaf doktor ditapak. Tapak kaki saya sakit. Terima kasih doktor tapak. Doktor tu semua baik. Walaupun hospital tu makan sedap situ. Walaupun hospital tu hospital lama makan Kan kita sedap. makan lagi. Makan sikit je anak. Terima kasih Kak Jas. Awak. Hari ini datang Thank you. konti Sinar berkongsi dengan kita. Baik. Ada kesempatan insyaAllah kita jumpa lagi. Jangan marah you. Ni radio tak boleh lama ya. Sinar Music Retro terbaik. Ya, sangat DJ kena. Aduh. Banyak menantu dalam ni Kak. Dah banyak menantu dah. Kak Syira keluarkan menantu sekali je. Kak Syira keluarkan sekali je. Tapi Dah tak stop ada. dah dia? Tapi kita masih live dekat TikTok lagi. Banyak bergurau lah. Cakap live ni nanti masuk Sina punya tu. Kalau nak tengok yang full nanti kat YouTube Sina ada dikongsikan juga. Ada apa-apa nak tanya Kak Sebab Jas mungkin sendiri. ada yang tadi daripada 20,000 mungkin dah masuk. Dia tanya jumpa binatang tak, jumpa apa. Dia kata nanti apa-apa semua dekat YouTube Sinar FM. Kak Jas ni memang lemah lembut orangnya, suka bercakap. Dia peramah, dia memang peramah kan. Berapa orang adik-beradik Kak Jas ada? 4 tinggal 3. Abang saya dah meninggal. Jadi 3. Jadi saya ada seorang kakak, seorang abang saja. Awak tengah-tengah? Saya bongsu. Kakak saya hikers. Lagi overseas lagi banyak tapi Oh ya. ya, sebadi Memang saya. semua outdoor Actually dia badi saya. Dia lagi dahsyat ni sebenarnya. Anak beranak yang lain pun sama juga. Anak saya semua ya. Tapi sebab dia kena SLE. Kakak saya SLE sekarang. So dia tak faham kan SLE? Kalau dia operate lutut? Bukan dia SLE. Dia Yang darah tu ke? Arthritis, okey. Dia arthritis tapi dia ada SLE lupus. So dia tak boleh kena panas, tak boleh kena ni. Semua Allah Ta'ala macam tu. Kalau tak memang Dia hilang sekali lah. Kalau tak Kalau cari dia. Oh. Tapi tak boleh kan? Yalah, tak boleh. tak boleh. Yang saya dapat tahu tu saya memang nak Pergi cari. sebab kita Ya. ada kawan-kawan yang ramai. dia lagi padu dari saya. Kalau pergi hiking dia shirt sebab dia main trail. Trail run. Ya, selalu tunggu adik dia. Dah kantuk. Berapa tahun dulu start, umur berapa buat? Lama saya lebih kurang dengan dia juga 2000 Ya. lebih dengan tu Saya dah stop. Just saya I stop kan kakak Jas yang ajak see. Jas mula balik. Sebab Jas lepas Jas naik Kinabalu, dah turun Jas tak nak dah naik Kinabalu. Ingat tak nak turun? Sebab masa tu Jas dah ada lesen driving. Diving lagi best lah. Oh. Lepas tu dia suruh Jas Zeman. Hasut lah. Buat G7. nak habiskan G7 ajak dia. Lepas tu tengok dia pun dah Tahu G7 apa? Dia dah pro lah juga. G7 tu biasa hikers akan attack 7 gunung tertinggi di Malaysia. Gunung Batu Putih adalah 11 G7. Ni Dia salah advance hiker. Gunung Batu Putih ni dia salah satu gunung yang tertinggi di Malaysia Jadi dan dia hardcore. belajar. Saya tak tahu. Jadi bila G7. sebut G7 orang tanya. C7. C7 tahu ah. G7 memang teruk. G7 sebenarnya G11 yang teruk Ya juga. Allah, baca lagi G11. Dia dah Mavan dah pergi Kak. Iran Yo. dah Mavan ni, hampir mati ni. Ya, Ya, lagi 2 nak naik pergi peak kena apa AMS kan? AMS. Yang ada orang mati. Banyak sangat A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, M, S ni. AMS yang penyakit yang bila macam terlampau tinggi tu. Ya Allah, awak terror juga. Oksigen dia kan. Dia lagi dahsyat. Itu kalau pergi Everest pun nak pergi juga tu kan. Dia, Dah pergi. sebelum dia kena dia, sebelum dia stop naik kat kaki dia patah, Kak jatuh basikal. Akak tahu orang langgar dia naik road bike, basikal, kayu basikal. Bukan sebab hiking dah juga. Ya Allah, aktif. Nampak simple awak korang ni. Jiwa awak kental ya. Adik-beradik Lasak. berapa orang lelaki? 2 tapi tinggal seorang bang. Ya okey, seorang tu pun kaki hiking. Seorang yang dah meninggal dah yang seorang abang saya. yang tu tak adalah, yang tu okey dah abang Alung. Alung Alung. Yelah. okey dah Alung tu tak? tu. Alung tak. Alung Alung tak suka? tak Kenapa jatuh yang perempuan tak suka? Perempuan lasak Ha. Ikut mak ke ikut ayah lu?
Tak tahulah. Dia mesti kadang kalau mak Arwah abah kami bekas askar kan. Oh, komando ni agaknya ni. Arwah abah. Dia komando betul. Komando. Okey, kalau cakap bekas askar, arwah bapak saya pun askar. Oh. Tapi saya lebih suka kepada kedamaian. Ya. Awak bapak awak askar Kak Jas, tukang masak kot. Dia punya healing pergi hotel. Lain, dia lain. Lain dia. Ni mesti T20. Ya. Ni T20 ni. Okey, dekat TikTok ni tanya. Kak, saya tahulah Kak Jas dia tak berhenti berdoa ya. Ramai yang tanya. Dari tadi saya tak jawab jugalah. Sebab tanya solat macam mana? Solat macam mana? Sebenarnya Sila solat. pakai kat mic. Dia nak tanya juga. Okey, sebenarnya solat ni antara kita dengan Allah. Tapi saya nak beritahu dalam beg saya ada air untuk wuduk. Saya ada kiblat solat. So yang lain fikir sendirilah saya solat ke tak. Solat ni antara kita dengan Allah, betul. Tapi saya bawa spray air. Ya. Saya bawa kiblat untuk Sebab kita solat. tak tahu time pukul berapa. Ya, Tapi awak keep on solat Siapa je yang lah. pernah siapa yang pernah hiking dengan saya tahulah. Kiblat tu bukan macam kompas. Kompas kiblat Kompas yang lah. saya bawa. Tak boleh Bawa ada? memandukan kompas juga. Sebenarnya untuk keluar tu susah sebenarnya pakai kompas tu. Saya solat pun ada saya tak pakai kompas. Ya, ada Yalah. sebab muka Kalau bumi dah tu buat saya tak darurat boleh dah. follow. Tapi Saya kadang-kadang ada darurat kan? berhenti baca kompas. Sebab kiblat tu memang khas untuk solat. Solat. Oh, bawa yang kiblat. Memang kiblat solat yang tu saya kompas bawa solat bukan tu. untuk Okey. kompas. So fikir Lepas ni sendiri plan lah. kan dah? Just. Itu pun orang tanya ya. Saya solat waktu. Yalah, waktu. betul. Orang Tapi nak tahu. saya Orang- ikut cara saya. Maksudnya maksudnya dah sebab darurat air kan. tak ada. Air. even air yang spray tu pun saya minum. Oh yalah. Untuk wuduk tu Allahu ada. Akbar. Jadi saya solat Basahkan ikut. tekak. Maknanya saya ada jamak takdir saya. Di jamak takhir. Ada ni saya tengok. Ini dah sesat di hutan di mana Sebab kan keadaannya? saya cakap saya dekat dengan Allah. Bila Allah dekat dengan Akbar. Allah mesti kita solat. Takkan nak cakap Oh, kan? time ni. So rasanya. Itulah dia orang ditanya. Tak InsyaAllah. apa boleh je. Satu tak lagi apa. soalan, cepu mas. Mistik. Ni dah kena macam ni. Anak-anak pun kaki juga. Nak bagi ke? Diorang tak bagi sebenarnya. Saya pergi mana diorang nak follow. Okey. Dia nak follow. Ikut sekali. Tapi sebenarnya saya punya condition pun sekarang tak boleh sebab kaki retak kan. Yalah. Tengah recovery Jadi ni, memang saya jenis sedar diri. Kalau kita dah tahu kita sakit tak payahlah bagi. Nak follow nanti nyusahkan orang lagi kan. Okey, ramai juga. Ni ada satu saya terbaca juga sebab sebanyak komen masih lagi tanya apa yang mistik. Sebab tadi kita dah tahu dah tak jumpa apa-apa. Tapi silakan jawab lagi. Okey, sebenarnya tak ada mistik. Saya berharap juga saya jumpa bunian sebab saya minta air. Saya nak air kan saya cakap ya Allah ya Tuhanku dengan izinmu kalaulah ada umatmu yang lain sebab bunian pun umat dia. Pokok tumbuhan semua pun umat dia. So kalau ya Allah ya Tuhanku, kalau saya cakap menangis sebab saya punya nada semua jadi berubah 2 minggu tu saya jadi orang saya tak pernah marah. Even saya jumpa tempat yang sama 2-3 kali, saya tak pernah marah. Tak baran pun. Ya, setiap pokok saya nak pijak pokok tu, setiap rumput pokok aku tumpang lalu ya. Jadi macam tu sekarang saya fikir aku Jacinda kan ni. Faham tak? Jadi macam contoh saya ambil buah beri kan. Saya cakap pokok, ya Allah terima kasih baiknya engkau ni. Terima kasih ya Allah ambil buah. Jadi saya lalu depan saya jumpa lagi buah beri. Oh, okey. Lepas tu macam faham tak pokok-pokok tu macam ni saya nak cakap saya tak tahu orang lain alami ke tak. Dia macam belum-belum nak tunjuk buah beri dengan saya. Macam memberi. Macam contoh saya haus pagi. Saya dah Ada? sangat haus kak. Ya Allah haus. Akak tahu tak macam mana akak terang akak 5 hari tak minum. Saya cuba lah. Akak minum 2 liter. Akak minum 2 liter. Akak minum 100 liter je kak. Sebab saya suka air saya kan. Akak minum sikit je akak tengok macam mana kak. Kak tidur malam Kering. kak tidur malam kak akak nampak air soya air Jatuh ni, ke muka. semua. Rasa macam nak ada je kan. Ya, Rasa Kak. nak jilat-jilat pokok Saya tu. keluar daripada hospital kak. Saya suruh anak saya cari leci, buah rambutan semua anak Semua saya terbiji. cari. Benda yang manis. Bukan, saya cari buah yang bulat masa saya kat hutan. Kat hutan saya jumpa sejenis buah yang bulat. Tak tahu buat apa. Bulat, ya tak rasa dia macam jelly kak. Jelly no flavor, no sweet. Ada bulat, dia macam menimbulkan diri dengan saya. Wow. Saya nak cakap kan, nampak tak Allah Ta'ala bagi? Kan? Itu sebab tu saya tak kisah Tak tahu pun lah netizen komen tu. Sebab kita ni sebenarnya kan macam kita manusia ni, kita suka dipuji. Betul tak? Kita suka orang puji cantik kau semua. Tapi bila apa yang berlaku saya dengan saya 2 minggu tu, bila kita rasa kita dengan dia je. Yalah. Kita bercakap.
So kita lebih care perasaan Allah ni pada saya. Faham tak? Saya tak kisah sangat netizen tu. Cuma saya tak suka mengganggu perasaan keluarga saya. Yelah. Yang baca dan orang lain. Ya. Tapi bila fikir balik, saya tak boleh stop seorang punya. So terpulang lah. Itu Yalah. saya cakap tu. Itu antara siapa yang kecam saya tu. Dengan Allah Ta'ala. Sebab saya tak buat apa pun, saya tak pinjam duit dia. Saya tak Kalau faham. saya ada pinjam duit tu, bagi Manusia. tahu dengan saya lah. Sebab saya pun tak tahu saya ada pinjam duit orang ke Hilang tak. 2 minggu pun kena kecam. Kan? Aku tak faham Itulah lah. Tapi pasal tak apa. kan. Tapi macam tidur malam-malam tu dah berminggu tak ada dengar. Sebenarnya dalam ada sebenarnya. Bukan bising. Terdengar. Busing sebab itu bunyi burung. Oh. Ya, sebenarnya burung tu saya ada main juga. Saya tekan whistle. Okay. Whistle ni, saya buat whistle sebab saya ada dengar. whistle kan? Sebab binatang kan memang aktif malam bang. Binatang memang aktif malam. Tapi ada waktu dia senyap. Sesenyapnya dan berangin sekali-sekali ada. Wow. Ya. Macam-macam environment dia dapat rasa dalam 2 Tapi minggu saya tu. tak nampak apa-apa. Saya biasa je nak kata bulu roma naik ke apa, tak ada sekali pun bulu Tak roma ada saya pun. ni. Sampai Tapi kat hebat sini lah Kak komen Jas. saya tak faham. Hebat sangat sebenarnya Kak Betul. Jas. 2 Saya tak minggu. faham. Ada juga saya tak tahu apa cerita sebab dia orang kata Kak Jas ada jumpa pintu gerbang. Okey, Apa benda ni? sebenarnya yang first tu, yang saya jatuh gaung tu, saya jumpa pintu gerbang tu sebenarnya pokok-pokok, bukan hantu. You all dia suka macam sangat cerita. bersambung pokok Dia tu macam tanaman. pokok bersambung bentuk macam tu. Saya Nampak lalu macam pintu itu gerbang. hutan. Actually bukan saya nak cakap pintu gerbang, macam-macam pintu saya jumpa. Pokok macam-macam jenis, sungai Cantik. macam-macam jenis semua. Allah Nak Taala ambil nak gambar buat. tak dapat. Saya tak ada kena sorok dengan bunian. Kalau lah saya kena sorok dengan bunian, ya Allah ya Tuhanku, sebab itu memang kehendak Allah lah. Yalah. Tapi saya tak minta sebab saya memang bercakap dalam sepanjang saya 2 minggu tu. Saya memang bercakap dengan Allah Taala. Memang saya bercakap dengan tumbuh-tumbuhan dan saya juga bercakap setiap makhluk dekat dalam dunia ni, ada yang hidup di laut, ada yang hidup di hutan. Aku bukan hak milik hutan ni. Saya cakap macam tu. Aku sayang dengan anak aku. Saya bercakap sebab saya tahu diorang mendengar. Anak-anak. Sebab kita bukan satunya makhluk dalam dunia ni. Yalah. Macam pokok-pokok dia hidup. Kau tak takkan dia besar. That's why saya bercakap kita hormat dia. Itu saya belajar masa saya sesat. Sebelum ni saya bukan macam tu, betul tak? Yalah. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku. Contoh saya nak ambil setiap buah, setiap yang saya makan, saya akan cakap terima kasih pada pokok tu. Saya tak tahu orang lain buat ke tak, itu saya. Jadi saya rasa pokok hutan sangat menyayangi saya. Sebab tu saya hidup, sebab saya boleh survive. 2 minggu boleh makan, apa semua kan. Alhamdulillah, semua dengan izin Allah. Macam Jas kata tadi, macam Jas pun ada orang kata ada cert untuk orang kata untuk menjadi hikers ni kan. Bukan, untuk saya tak ada. Saya bukan MGP, saya tak ambil cert untuk Tak MGP. Saya cuma ada lesen scuba. Okey, untuk Dia orang untuk scuba hiking, dia. Macam sebelum kita punya tarikh kita pergi Dia untuk sebelum hiking ni? tu, ada tak dia buat satu kelas untuk belajar untuk Tak ada. kita nak survival ke apa? Tak ada. Sebab memang hikers memang macam tu. Tapi dia sama dengan saya sebelum lah. dia join trip ni, dia tanya saya pernah pergi mana. Saya pernah Dia nak cakap. tahu. Jadi dia nak tengok kita. Saya just cakap dengan organizer lah. Saya pernah pergi Translim. Banyak trans lain lah saya bagi. Itu je. Bila start So cakap bila takkan ada berhenti. experience tu, dia bagilah kita join. Kalau cakap ni macam pergi Bukit Broga tu nak pergi Trans-Pacifik Chapman memang tak boleh lah kan. Yelah, macam advance macam pula tu. melompat dia. Apa nama? Tadi. Macam tu lah Dia cerita suka dia. hiking. Tapi sebab dia ada guide bang, akan ikut sepatutnya. Itu tandanya. Sebab kita Cuma trip ni tu terpisah. bayar, Banyak- bukan banyak free. tanggungjawab lagi Kita nak bayar buat. dia. Pendaki gunung kan dia kena ada apa tu macam Jet training dulu. dia apa semua dulu kan. Memang kena Fitness training lah. lah. Kan. Sebelum pergi memang kena training. Okey. Ramai yang mungkin ada yang baru masuk lagi dekat kita masih lagi buat TikTok. Dia kata haiwan liar. Dia kata dia tak jumpa hanya tapak dan juga mungkin ada cakar-cakar beruang tu mungkin ada, tapi dia tak jumpa binatang apa-apa melainkan agas yang sangat banyak. Nyamuk. Nyamuk. Memetak kat telinga. Oh, Sampai yang. akak tahu tak macam mana Jas buat. Jadi Tarzan duduk dalam hutan 2 minggu tu. Buat apa? Benda Jas belajar. Akak tahu pokok yang macam lengkuas tu banyak. Oh, Akak okey, tahu okey, kan, cantik. lengkuas akak tahu. kan. So, macam ni. Ya Allah kak, memekak kat tu tak macam mana rasa. Ah. Lepas tu kan, akak tahu yang macam pokok lengkuas tu. Ah. Dia potong, ambil Ada batang pisau, dia eh? tu. Ah, Macam ah. celik kat tengah ni kak. Jadi macam Ultraman macam ni. Macam-macam Lepas kau tu buat. dia attack belakang kepala je. Akak tahu jangan masuk sini. Habis 1, 2, 3. Itu untuk konon halau lah. Memang jadi. Macam-macam. Dia tak Jadi. Kak, dia tak suka bau lengkuas. Hmm. Dia Just jangan tahu minyak pandai. spray jas.
Tu Jas cakap 2 minggu Ada ni. ilmunya ni. 2 minggu ni Dia Kak, belajar banyak. Dia belajar Jas suka Dia trial buat error. try and error kan Jas? Ya, sebab nak Buat ni survive. Nak survive. Yelah. Kalau duduk menangis, Memang tak jadi apa. toh nak menangis ni tahan ni. Kering air aku. Dah lah aku hauskan air tak ada nak. Awak sampai tak menangis sebab awak sayang air mata sebab awak tak ada air. Saya Tapi takut. kalau menangis Tapi boleh tak minum air rasa- mata kot. Tak rasa nak nangis. Satu lagi Kak, Jas satu. Semua air Jas minum kan. Air kencing je hampir nak minum Kak. Tapi nak minum hampir. Sebab tak dapat sungai lagi masa tu. Memang. Tapi Jas tak jadi minum Kak, sangat busuk. Bang, kenapa mic Tak kencing pun tak banyak sebab dah tak Banyak, minum. Kak. Banyak. Jas pun tak tahu kenapa air kencing banyak. Tapi bau dia jadi macam bau macam ni. Lain bau dia. Bau macam, ya Kak, bau perut. Kosong. Kosong. Just maintain tau perut tu macam jangan tambah nanti kembang perut. Maksudnya nanti makan banyak. Just tahu tak kita orang ni dah kembang sebab top up just maintain sebab just nanti boleh ringan tau. Just boleh naik gunung lagi. Badan boleh just tolonglah jangan bagi kembang perut. Saya nak buat macam just lah, tapi try. Dia lain. Kayak Kak Jas jumpa kamera perhilitan tu. Jumpa Yang dekat Sukanika tu bukan tak jumpa. Jangan tekan bang. Jumpa dekat apa ni berapik. Korang nak dengar tu je. Just kau borak dengan aku ni semua nak dengar pakai mic Just sebab tengah live je. Tarik mic Just. Okay, dah habis Tu. ke Kak? Kak dah habis ke belum ni? Tak, sebenarnya boleh tak kita tutup dah sebab kita nak tanya lagi Bila macam-macam. nak tutup ni? Jangan tunggu ni Kak. Bila nak tutup ni? balik ke? Bukan nak balik. Tak, dia nak borak. Just suka borak. Just dia macam aku ni. Popet. Okey, terima kasih yang dengar di Sinar. InsyaAllah dia di podcast. Macam-macam. Dan terima kasih kerana doakan Just. Just tak berhenti ucapkan terima kasih pada yang mendoakan. Sampai sekarang dia boleh bernafas lagi. Dan dilindungi selalu. Sampai yang lain pun. Okey. I pun kadang-kadang bila Just kau hilang 2 minggu pun ada orang kecam. Lepas tu 1-2 tu mulut boleh tahan. Macam-macam orang kata kita kan. Aku yang duduk sesaat ni pun aku tak boleh buat lah. Aku nak maki juga. Dia kata aku menyampur lah. Dia tak tahu macam mana. Sebab Just kadang Just ulang. Aku macam agak kena potong ni nak kerja. Akak terpalik kan kan? Ha. Semua orang terpalik. Kakak je semua. Bukannya semua kawannya semua terpalik. Semua Kak. terpalik kan. Maknanya siapa duduk dengan Just akan orang marah terpalik kawan-kawan sekali. Semua kawannya semua jadi marah dengan orang. Kena sabar. Ini adalah udah dugaan kita juga. Tak apalah Just kita tengok Tok Teman manager je. Im tu tutup gitu je Im. Baru nak suruh buat wrap up. Dia terus padam gitu je. Kau memang tak ada perasaan ke? Okey tak apa. Okay, sekarang ni apa aktiviti Just depan ni? Diana apa dia? Just betul nasihat. Mak mentua saya kan, dia dah exercise. Dia dulu makan banyak, dia gemuk. Lepas tu kan saya cakap sekali dia gemuk. Lepas tu dia makan sikit dan dia sampai sekarang badan dia cantik. Dia dah tak boleh masuk lebih. Tapi kau Boleh, Just tak boleh. Saya nak buat macam tu. Dia Ni dah menggigil. Sebab Just dah dia dapat tak habis. lepas pasal 2 minggu tu dah habis gigil lah. Just dah okey dah. Sebab Syira kalau tak makan dia punya bergulir sakit, tak boleh tidur. Kak, Just kau tak makan pun memang macam tu lah Kak. Just pun sama. Tapi Just lupa macam ni kan. Sebab dia sebenarnya hiking. tak Just turun berat ni Awak yang tak ni. boleh baik ke isi